Assalamualaikum sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jadi buat pertama dan selamanya segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi taufik kepada kita untuk solat isyak secara berjemaah kan. Kemudian duduk dalam majlis ilmu. Walaupun saya bukanlah orang yang layak untuk berbicara soalan-soalan ataupun ilmu-ilmu yang tinggi macam ni, tapi insya-Allah saya cuba sekadar kemampuan saya. Sebagaimana kata satu syair, khalatid diyar fasuttu ghaira musawwadi fa min asy-syaqa'i tafarrudi bisudadi. Apabila satu-satu negara tu, satu-satu tempat tu dah hilang orang-orang yang layak, benda ni disebut oleh ulama kita bila kawan-kawan mereka, ulama-ulama kawan-kawan mereka meninggal. Lepas tu dia kata fasuttu ghaira musawwadi, kemudian aku mengambil tanggungjawab yang mana benda tu asalnya aku tak layak untuk benda tersebut. Fa min asy-syaqa'i tafarrudi bisudadi, tapi antara kecelakaannya ialah bila aku sorang-sorang buat benda yang aku tak layak. Jadi insya-Allah saya cuba sedaya upaya, sedaya yang mampu, tapi saya tak akan mengajar, bukanlah mengajar, dia kata kita tak akan bincang ulum hadis ni sebagaimana budak-budak universiti belajar ataupun budak-budak madrasah pengajian secara tradisional belajar. Sebab kalau nak belajar hadis dengan ulum hadis ni, saya tak tahu nak cakap. Saya rasa kalau rak kitab kat rumah saya, daripada hujung tu sampai hujung tu, daripada bawah naik ke atas, ada dalam 3 rak tu, kebanyakan besar semua kitab ulum hadis. Jadi kira macam ulum hadis ni satu ilmu yang sangat besar lah, kira susah, memang susah. Tapi kita akan cuba untuk bagi basic supaya apabila kita baca buku-buku agama yang ada istilah hadis, kita boleh faham insya-Allah. Dan ilmu hadis ni satu ilmu yang Allah Ta'ala bagi untuk umat ini, yang mana ilmu ni tak ada pada umat-umat terdahulu. Bukan kata hadis ataupun ucapan Nabi-Nabi yang dihantar untuk satu-satu kaum terdahulu macam Nabi Musa dan Nabi Isa, benda tu ucapan Rasul-Rasul mereka pun tak ada sanad, apatah lagi bukan Quran, bukan kitab mereka yang Allah Ta'ala turunkan kepada Rasul-Rasul tersebut pun tak ada sanad, terputus sanadnya, apatah lagi ucapan Rasul-Rasul mereka sendiri lagi tak ada sanad. Kita Quran Alhamdulillah ada sanad, dan kata-kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah ditapis dengan begitu detail oleh para ulama sehingga sampai kepada kita. Sehingga kan golongan orientalis barat, mereka kata ilmu sanad yang ada pada kita, ilmu sanad, ilmu mengkaji perawi, tahu kan perawi kan, ilmu mengkaji para perawi hadis dan ilmu meriwayatkan hadis, benda tu hanya ada pada orang Islam, dan ilmu ni tak ada pada bangsa-bangsa yang lain sepanjang sejarah tamadun manusia, dan benda ni merupakan satu kebanggaan orang Islam. Sebab tu golongan orientalis bila mereka nak menghancurkan Islam, mereka nak pergi ke Quran, memang mereka tak boleh nak buat apa lah, sebab Quran ni kalamullah, la ya'tihil batil min baini yadihi wa la ya'tihil batil min baini yadayhi wa min khalfihi. Tidak akan sekali-kali ada percanggahan ataupun kebatilan dalam Al-Quran daripada mana-mana aspek, daripada mana-mana penjuru. Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalaulah Al-Quran ni datang daripada manusia, daripada jin, daripada malaikat selain daripada Allah Ta'ala, la wajadu fihi ikhtilafan katsira, nescaya mereka akan melihat perselisihan ataupun kontradik yang sangat banyak dalam hasil karya mereka. Sehingga kata Al-Imam Al-Muzani ketika mana dia baca kitab Ar-Risalah, hasil karya Imam Syafi'i rahmatullahi alaih dalam usul fiqh dan juga hadis, dia kata 70 kali aku baca kitab depan Imam Syafi'i, kitab yang sama, dia kata tak ada satu kali pun aku baca kecuali Imam Syafi'i akan tukar, Imam Syafi'i akan ubah ni, buang yang ni, tambah yang ni, buang yang ni, tambah yang ni. Sama juga kita kalau kita buat assignment ataupun kita buat thesis kan, hari ni kita dah rasa macam baik sangat-sangat dah kita punya idea, pergi esok kita kata aku baik tukar yang ni, baik aku tambah yang ni, baik aku buang yang ni. Sebab tu satu-satu buku kadang-kadang akan ada sampai 5th edition dan sebagainya. Itu menunjukkan bahawa apa yang manusia buat, apa yang manusia tulis, apa yang manusia cakap, semuanya tak ada nilai. Bukan tak ada nilai, semuanya terbuka untuk dikritik dan terbuka terhadap kekurangan. Jadi bila mereka tak boleh nak pergi kepada Al-Quran, kalam Allah Subhanahu Wa Taala, jadi mereka pergi kepada satu benda lain
yang dinamakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amat banyak syubhat ataupun keraguan-keraguan yang mereka lemparkan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ni telah habiskan hidup mereka untuk belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mereka master hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka cuba belajar tu adalah untuk merosakkan Islam dan menghancurkan Islam. Sebab tu kalau orang yang mana jadi anti hadis ataupun tak percaya dengan hadis, mereka kata ada kontradik dalam hadis dan sebagainya, kebanyakan mereka ni adalah orang yang mana telah memberi masa untuk belajar hadis. Kalau tak, bukan mudah-mudah nak bercakap ni dhaif, ni sahih, dalam hadis ni ada perawi fulan, perawi fulan. Tapi sebab mereka punya niat tu tak betul, menyebabkan akan ada kepincangan dalam kajian-kajian ilmiah yang mereka buat. Tak ilmiah pun, tapi mereka namakan sebagai kajian ilmiah. Sehingga kata Sufyan Ats-Tsauri, sebagaimana disebut oleh Al-Hafiz Az-Zahabi di dalam Syiar A'lamin Nubala, dia kata apa? Dulu kami belajar hadis ni bukan kerana hadis pun, bukan kerana niat yang ikhlas pun. Kira belajar kadang-kadang awal umur-umur muda 20 tahun lebih tu kira macam nak masyhur, tengok orang lain buat pun nak belajar benda yang sama, akan jadi orang yang dikagumi oleh masyarakat. Tapi bila kami belajar ilmu ni, ilmu hadis ni, dia tak nak orang yang belajar dia tu jadi orang lain selain daripada orang yang nak cari redha Allah. Last sekali kami akan jadi ikhlas dengan sendirinya. Kalau kita still tak jadi ikhlas dengan sendirinya, memang kita tak belajar hadis yang betul lah. Kita tak belajar ilmu hadis yang betul. Maksudnya kita datang tu dengan niat yang buruk untuk rosakkan Islam, dan kita tak belajar ilmu secara betul, berguru dan sebagainya. Last sekali dia akan kekal dengan syubhat-syubhat yang dia reka, keraguan-keraguan yang dia timbulkan, dan mereka tak dapat manfaat langsung daripada ilmu dan kalam Nabi SAW. Tapi peliknya orang putih ni, kalau tuan-tuan pernah dengar satu kamus ataupun ensiklopedia, dia panggil Mu'jamul Fahris li Alfaz Al-Hadith An-Nabawi, telah dibuat oleh golongan orientalis selama 70 tahun lebih. 70 tahun lebih, hampir 3 generasi telah habiskan umur mereka untuk buat ensiklopedia tu. Sebab dia kata apa, hadis ni ada banyak ribu, berpuluh ribu hadis. Jadi dia nak mudahkan benda tu, jadi dia akan buat indeks lah. Macam perkataan niat tu, dia akan check dalam hadis ni ada dalam kitab mana, muka surat berapa, bab nombor berapa. Dia akan buat, tak ada satu benda pun yang ada dalam hadis, perkataan-perkataan yang penting dalam hadis tu, kecuali dia orang akan buat indeks. Jadi kami, ulama-ulama kami sebut, tengok dia orang habiskan 70 tahun, niat asal dia untuk memudahkan mereka cari hadis, untuk cari kekurangan Islam. Tapi Allah Ta'ala dah tukar benda tu menjadi manfaat untuk seluruh ulama Islam yang datang lepas tu. Mereka ambil manfaat daripada kitab tu. Bahkan ulama Islam makin terus berpegang dengan hadis Nabi SAW, dan amalan-amalan orang orientalis yang dulu niat tu untuk jatuh ke Islam telah bertukar jadi satu kebaikan dan satu harta rampasan perang bagi umat Islam. Cuma sekarang ada generasi baru para ulama kita, mereka nak perbaiki lagi kitab tu, ada beberapa tambahan dan pengurangan. Tengok Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Kami telah menurunkan adh-dhikra ini. Adh-dhikra ni kata Imam Syafi'i, bukan Quran saja. Adh-dhikra di sini ialah Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Sebab Allah Ta'ala, dia nak jaga Quran, dalam masa yang sama dia akan jaga apa yang akan memahamkan manusia terhadap Al-Quran. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah engkau wahai Muhammad kira tergopoh-gopoh untuk hafal apa yang Jibril AS nak sampaikan pada engkau, sebab Nabi SAW takut lupa. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kami dah letak satu tanggungjawab atas diri kami, kata Allah Ta'ala. Kami akan jaga, kami akan kumpulkan Quran, kami akan pelihara Quran. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Bila Jibril baca, ikut. Tapi ikut dalam keadaan relax, tak gopoh-gopoh. Thumma inna alaina bayanah. Kemudian kami yang akan jaga penerangan bagi Al-Quran. Dan penerangan bagi Al-Quran, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah wakilkan kepada Nabi SAW untuk menerangkan Al-Quran. Jadi penerangan Nabi terhadap Al-Quran, iaitu hadis Rasulullah SAW, itulah yang juga dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan,
ilmu hadis ni satu ilmu yang sangat besar. Kalau dalam kehidupan seharian, kalau kita pegang metodologi ilmu hadis ni, hidup kita akan selamat. Allah Ta'ala kata apa dalam Quran? In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Kalaulah datang satu-satu orang yang fasik di kalangan kamu, bahkan kata ulama bukan hanya orang fasiknya, hatta kalau orang yang thiqah sekalipun, orang alim sekalipun, kita yakin dengan khabar dia tak menipu, tapi kadang-kadang mungkin dia sendiri penyampai berita tu dia salah faham. Faham tak? In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bila datang kepada engkau satu-satu perkhabaran, sama ada dia orang fasik ataupun satu orang alim, maka fatabayyanu, hendaklah kamu cek elok-elok, kamu teliti. Dalam satu bacaan yang lain, dalam riwayat yang lain dia kata fatasabbatu, hendaklah kamu cek, tasbit betul-betul, betul ke benda ni berlaku. An tusibu qauman bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Takut-takut kamu menghukum satu-satu hukuman ke atas satu-satu kaum dalam keadaan kamu jahil, kamu tak tahu hakikat keadaan sebenar. Fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Kemudian kamu menyesal di atas apa yang telah kamu lakukan. Kadang-kadang penyesalan lepas tu satu penyesalan yang tak berguna. Mungkin daripada satu khabar, satu berita yang sampai pada kita telah menumpahkan darah ratusan bahkan ribuan manusia. Sebagaimana dalam hadis yang dikatakan asbab nuzul kepada ayat ni, satu khabar berita yang salah faham lah oleh satu orang sahabat. Nabi hantar dia untuk pergi minta zakat daripada, bukan zakat, dia bagi jizyah kot, daripada golongan Yahudi ke daripada golongan Islam, saya lupa. Tapi bila dapat tahu berita kat orang kampung tu, mereka buat persediaan untuk apa orang cakap, untuk menyambutlah kedatangan utusan Rasulullah SAW, nak bayar zakat dan sebagainya. Tapi macam mana entah salah faham, daripada utusan Rasulullah, dia balik tengah jalan, dia jumpa Nabi SAW. Dia kata mereka bersedia untuk berperang dengan kau ya Rasulullah, mereka tak nak bayar zakat ataupun tak nak bayar jizyah. Tapi Nabi SAW kata dah macam nak suruh ni, nak suruh buat persiapan perang lah. Tapi lama lepas tu utusan daripada kampung tersebut datang. Dia kata, ya Rasulullah, kami tunggu-tunggu kau punya utusan dengan cerita nak sampai, tadi tengok tak ada. Rupa-rupanya berlaku salah faham. Bila berlaku salah faham, walaupun sahabat adalah satu orang yang adil, yang Allah Ta'ala puji dalam Quran, tapi manusia ni sifat dia mesti ada salah faham, tersalah, misunderstand, salah faham tak? Dia ada waham, kadang-kadang benda lain tapi jadi lain. Jadi begitu juga kalau kita boleh pegang benda ni dalam kehidupan kita, insya-Allah Ta'ala lah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan jaga masyarakat kita. Sebab kalau kita tengok kan, ramai antara kawan dengan kawan bergaduh, rakan sepejabat bergaduh, rakan sekelas bergaduh. Sebab apa? Sebab cerita-cerita kita dengar. Korang ni dah mengantuk lah. Cerita-cerita kita dengar. Kalau kita dengar betul-betul benda ni, kita tanya betul-betul, kita bagi peluang untuk mendengar pihak kedua, pihak ketiga cakap, insya-Allah Subhanahu Wa Ta'ala takkan ada berlaku masalah dalam kehidupan kita, insya-Allah. Lepas tu basic ulum hadis ni, korang ni dah tahu ni, saja nak dera. Tahu lah, tulis Melayu dah harap ke tulis Arab? Melayu lah. Dia korang akan jumpa, saya akan mula daripada yang paling basic lah. Saya tak nak masuk paling panjang, sebab kami satu kitab yang nipis, ada 100 muka tu, 4 tahun tak habis-habis lagi belajar. Korang pernah dengar pasal hadis Hasan tak? Guru kami kata, masa kami habis hadis sahih, nak masuk hadis Hasan. Hadis Hasan saja ni 2 tahun tak cukup untuk belajar hadis Hasan sahaja. Kau nak guna yang tu ke nak guna mudah-mudah? Guna mudah-mudah kot. Ya. Kau hadis Hasan 2 tahun, sahih dah 2 tahun. Baik, lepas tu yang belakang-belakang je saya tengok sesat lagi. Dia akan, korang akan jumpa biasanya 3 istilah ni ya. Hadis, satu lagi khabar, satu lagi athar. Ni lah biasanya 3 perkataan yang korang akan guna, dan majoriti ulama hadis mereka menggunakan 3 perkataan ni untuk satu maksud. Maksudnya sama lah, walaupun kalau korang belajar detail lagi, dia orang akan bahas ada perselisihan, ada orang kata hadis ni untuk ni, khabar untuk ni, athar untuk ni. Jadi kalau korang jumpa buku-buku ustaz-ustaz Melayu yang menulis disebut hadis, khabar, athar. Hadis ni mungkin selalu dengar, khabar selalu dengar, tapi bahasa Melayu lah. Athar pernah dengar? Sahabat dunia. Dia kira macam dia ada khilaf di kalangan
ulama kita dalam meletakkan apa maksud hadis, khabar dan asar dan penggunaan dia. Tapi senang cerita majoriti fuqaha mereka akan guna hadis, khabar, asar ni untuk satu maksud yang sama. Sebab kadang-kadang mereka guna hadis ni untuk percakapan sahabat, kadang-kadang untuk percakapan tabi'in, kadang-kadang untuk percakapan Rasulullah. Tapi biasanya kalau dia sebut hadis, dia ialah hadis Rasulullah. Tapi kalau hadis tu kita kata hadis sahabat, dia akan kata hadis mauquf ala Abi Bakar, hadis yang mana terhenti pada Abu Bakar, iaitu kata-kata Abu Bakar. Begitu juga khabar, kadang-kadang diguna untuk Nabi, kadang-kadang diguna untuk sahabat, kadang-kadang diguna untuk tabi'in. Sama juga asar, kadang-kadang diguna untuk sahabat, kadang-kadang untuk tabi'in, kadang-kadang untuk Nabi SAW. Tapi secara umumnya bila sebut hadis dia lah kata-kata Nabi SAW. Bila sebut khabar dan asar, dia kata-kata selain daripada Rasulullah SAW. Ni secara umum penggunaan. Tapi tak semestinya benda tu dia akan fix dan dia akan rigid macam tu. Faham tak? Habis ya? So contoh yang famous? Contoh yang famous, Khabar tiga khabar dengan asar. dia akan kata dia biasanya dia akan kata dalam satu hadis, dalam satu asar ataupun dalam satu khabar. Biasanya kalau ayat bahasa Melayu dia akan sebut gitu. Dan dalam Arab pun dia akan sebut wa fi hadis, wa fi khabar, wa fi asar. Jadi dia boleh maksud tu, penggunaan tu boleh pergi kepada Rasulullah, kepada sahabat, kepada tabi'in. Cuma dia akan ada petanda dan petunjuk-petunjuk yang lain. Sama ada hadis di sini kata-kata Rasulullah, ataupun hadis di sini kata-kata sahabat, ataupun hadis di sini kata-kata tabi'in. Faham tak? Benda ni sangat yang ni simple lah, insyaAllah. Tapi biasanya kita orang Melayu ni kita akan guna hadis lah. Jarang kita guna khabar dan asar. Tapi kalau macam penulisan Hafiz Firdaus dan geng-geng protas kan, yang banyak menterjemah ataupun menulis buku dalam disiplin pengajian Islam tu, dia akan gunalah benda-benda macam ni. Jadi kalau korang suka baca buku dia orang, kira insyaAllah kalau jumpa tu tak ada masalah. Kemudian hadis ni ataupun khabar ataupun asar tadi dia akan dilihat dari pelbagai sudut dan daripada bila dilihat daripada pelbagai sudut, maka dia akan ada pecahan yang pelbagai. Kalau kita lihat hadis dari sudut bilangan bilangan perawi, dia panggil adadul ruwah. Bilangan perawi, adadul ruwah, bilangan perawi. Kalau dilihat dari sudut bilangan perawi, dia akan pergi kepada dua pecahan utama, iaitu mutawatir dan yang kedua ahad. Kau pernah dengar ni semua benda ni kan? Tak pernah dengar? Sekolah mana lu? Sekolah Berseri. Sekolah apa? Berseri. Hah? Berseri. Bagus, alhamdulillah. Adadul ruwah ni bilangan perawi. Bilangan perawi. Mutawatir ni benda yang kira macam well known lah. Benda tu boleh kata semua orang tahu. Kalau macam ahad ni biasanya kurang daripada ahad ni ialah kurang daripada bilangan mutawatir. Cuma bilangan mutawatir ni para ulama' dia khilaf. Berapa ramaikah periwayat satu-satu cerita tu akan menjadikan satu-satu cerita tu memang dah tak boleh nak dinafikan dia punya kesahihan dan dia punya keabsahan. Setengah ulama' kata 4, ada kata 5, ada kata 7, ada kata 10, ada kata 313, ada kata macam-macam. Tapi pendapat yang paling sahih di kalangan para ulama' hadis, benda tu dia bergantung kepada sejauh mana bila kita dengar cerita tu lekat kat hati kita, ataupun cerita tu tak menimbulkan keraguan. Sebab tujuan khabar mutawatir ni, dia bila kita dengar, kita dah tak ada keraguan dah terhadap perkhabaran tersebut. Contoh kan, bila kita kata tentang isu tsunami dulu kan, bila dah sampai satu dunia cerita tsunami, kita tak tengok pun tsunami tu berlaku, tapi satu dunia bercerita tentang tsunami. Kadang-kadang orang kafir pun datang beritahu kita tsunami berlaku sekian-sekian, dan kita dengar orang lain. Jadi sekarang kadang-kadang pada masa tu bilangan yang ramai, mungkin sampai ribu-ribu, baru menyebabkan kita yakin bahawa tsunami betul-betul berlaku. Dah tak ada keraguan.
Lepas tu macam kita kata Eiffel Tower tu kan, ada kat Paris. Terpulang pada orang yang sampaikan pada kita tu berapa bilangan yang menyebabkan hati kita yakin bahawa benda tu betul-betul berlaku dan tak ada keraguan lagi. Jadi dia bukan tengok kepada bilangan, dia tengok kepada apa? Dia tengok kepada kesan pada hati tu, kita percaya tak percaya. Dan guru kami buat contoh lagi mudah. Dia kata kalau universiti, kalau kawan kita kata esok cuti, first time kita dengar esok cuti tu, kita rasa percaya tak percaya? Mesti kita akan tanya banyak, betul tak? Kenapa cuti? Esok hari apa? Berapa hari bulan? Jadi kita nak pergi tanya orang, kawan aku ni subuh untuk berapa nak semayang ni, aku pergi tanya orang yang fikoh sikit tu dia tak ada mutawatir lah. Bila kita dah kira orang cakap apa, kita cakap hati kita tu jadi rasa macam tak percaya pada satu-satu benda tu, benda tu kita tak mutawatir. Tapi kalau lecturer kita duk mengajar kita, yang dia cakap sebelum ni memang betul, selalu dia cakap esok cuti, kadang-kadang kita hanya perlu pada seorang lagi lecturer kata esok cuti, kita dah akan percaya betul-betul benda tu. Faham tak? Tapi kalau kawan kita kaki duk gebang, selalu kaki duk tipu, dan kadang-kadang dah 3-4 orang kita tak percaya lagi. Jadi dia bukan ibrah dia kita tak kira pada apa, dia tak kira pada bilangan, dia kira sejauh mana perkhabaran tu meresap dalam hati kita, ataupun kita tak ragu lagi pada perkhabaran. Itulah biasanya konsep mutawatir. Ahad ni kurang daripada mutawatir lah. Segala apa yang mana tidak menimbulkan keyakinan dalam diri kita, itu kita namakan dia sebagai ahad. Ahad ni dipecah pada 3 biasanya. Satu, bilangan perawi dia 3. Saya ajar korang yang basic lah, saya tak nak ajar yang khilaf di kalangan ulama'. Saya ajar benda yang korang selalu dengar kira 3, dia akan ada nama satu, iaitu masyhur. Kalau perawi tu, setiap generasi tu, daripada satu batch ke satu batch, periwayatan dia 3 orang. Benda ni kita namakan sebagai hadis yang masyhur. Contoh lah, kalau kat sini dah 5 tahun, mungkin ada 5 batch kot nak. Kemudian cerita first batch tu, senior tu, contohlah Brother Yakzan cerita kat Perak ni ada satu benda ataupun satu tempat sekian. Kemudian ada 3 orang daripada batch dia riwayatkan cerita kepada second batch. Kemudian second batch pun ada 3 orang yang cukup segala syarat lengkap cerita pada third batch. Kemudian jadi bila setiap batch tu ada 3 orang dan ke atas, tapi dengan syarat tak sampai kepada had mutawatir ni, jadi dia kita namakan sebagai hadis masyhur. 3 orang perawi. Yang kedua, hadis aziz, iaitu 2 orang pada setiap batch, ataupun mana-mana batch 2 orang okey lah, tapi dengan syarat jangan ada seorang kat dalam satu batch. Sebab dia ada satu lagi, kalau periwayat dia seorang, kita namakan hadis tu sebagai hadis gharib. Hadis gharib ni hadis yang pelik, ataupun hadis yang tidak dikenali, hadis yang janggal. Cuba tuan-tuan bayang, kalau satu orang yang datang bawa satu cerita, agak susah lah kita untuk terima kenyataan satu orang. Lagilah kalau dia datang tu dengan cerita-cerita yang besar-besar, ataupun dengan benda yang bombastik, jadi lagilah payah kita nak terima. Sebab tu Imam Ahmad kata ittaqul gharaib, kamu kena jauhi hadis-hadis yang gharib ni. Sebab kebanyakan daripada hadis-hadis yang gharib ni adalah hadis-hadis yang dhaif dan hadis-hadis yang munkar. Jadi macam gharib ni, dia satu. Faham tak? Kalau aziz ni, dia mungkin daripada 3, kemudian turun 2, jadi 3 balik, naik 4, 5. Tu dia boleh jadi aziz. Yang paling kurang dalam salah satu batch tu ada 2 orang, tapi tak ada 1 orang. Maksudnya tak boleh kalau 1 orang. Kalau ada seorang dalam mana-mana batch tu, dia jadi gharib lah. Faham tak? Benda ni kadang-kadang tak penting sangat pun. Bukan tak penting sangat pun, dia penting juga, tapi jaranglah korang akan jumpa dalam tulisan buku-buku Melayu hadis ni aziz, ataupun jarang yang korang akan jumpa hadis aziz. Biasanya korang akan selalu jumpa hadis masyhur, dan korang akan jumpa hadis gharib. Hadis masyhur ni bawah sikit pada hadis mutawatir. Hadis gharib ni paling bawah sekali. Ada hadis gharib yang sahih, tapi jarang sangat nak jumpa hadis gharib yang sahih. Macam hadis innamal a'malu binniyat tu, hadis tu hadis gharib asal dia sebelum jadi mutawatir. Daripada Nabi SAW, diriwayatkan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhum.
Daripada Umar Ibn Khattab, Alqamah Ibn Waqqas Al-Laythi. Daripada Alqamah Muhammad Ibn Ibrahim At-Taimi. Daripada Muhammad Ibn Ibrahim At-Taimi, Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Kenapa? Jadi kalau kita tengok daripada sepanjang periwayatan tu, dia hanya seorang. Tapi seorang pun, lepas tu hadis tu diriwayatkan oleh ramai para ulama. Lepas tu dibutuhkan menjadi hadis yang masyhur. Dan hadis innamal a'malu binniyat, bahawasanya sesuatu amalan adalah berdasarkan niat, telah disokong oleh ayat-ayat Quran yang lain bahawasanya Allah Ta'ala tidak akan menerima amalan-amalan tanpa niat yang ikhlas dan sebagainya. Jadi kalau korang jumpa istilah mutawatir ni, memang tak ada masalah lah. Tapi kalau masyhur, dia memang hadis yang tinggi, yang ma'ruf. Dan kebanyakan masyhur ni pun dia ada pecahan dia. Ada yang sahih, ada yang tak sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu'. Contoh hadis masyhur ni, dia masyhur yang sahih. Apa contoh hadis masyhur yang sahih? Macam hadis, naddarallahu 'abdan sami'a maqalati fahafidhaha wa wa'aha wa addaha kama sami', farubba hamili fiqhin ghairu faqih wa rubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Hadis ni telah diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis kita. Hadis ni sahih. Doa Nabi SAW kepada orang yang mana belajar hadis Nabi SAW atau pendengar hadis Nabi SAW, kemudian dia jaga betul-betul, dia hafal betul-betul, kemudian dia sampaikan kepada orang lain sebagaimana yang dia dengar. Nabi SAW doakan pada hari kiamat dia akan dapat nur, dia akan dapat cahaya di padang mahsyar, yang mana hari kiamat adalah hari yang penuh dengan kegelapan. Jadi hadis ni telah diriwayatkan dengan pelbagai lafaz dan dikeluarkan ataupun direkodkan oleh pelbagai ulama. Dan hadis ni, setengah ulama kata hadis ni hadis mutawatir, dan setengah kata hadis ni masyhur. Khilaf sikit je. Tapi yang paling penting, memang benda ni dah ma'ruf, diketahui ramai bahawasanya orang yang dengar hadis Nabi SAW, hafal hadis Nabi SAW, kemudian sampaikan kepada orang lain, Nabi SAW akan apa? Nabi SAW akan bagi jaminan pada dia, dia akan dapat wajah yang putih bersih, cahaya yang bergemelapan pada hari kiamat, hari mana wajah manusia semuanya akan jadi hitam legam kecuali orang beriman. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, hari mana muka akan jadi putih dan akan ada muka yang jadi hitam legam. Fa ammal ladzina byaddat wujuhum fi rahmatillah, orang mana wajah dia dalam keadaan putih bersih, dia berada dalam rahmat Allah Ta'ala. Wa ammal ladzi naswaddat wujuhum fi nar, orang mana muka dia hitam legam, dia akan berada dalam neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal dalam neraka. Jadi orang yang mana Nabi SAW dah doa dalam hadis yang banyak, diriwayatkan oleh para ulama yang ramai, sahabat yang ramai, naddarallah imra'an sami'a maqalati, Allah Ta'ala akan jadikan wajah orang yang mana mendengar hadis, hafal hadis, bagi tahu pada orang hadis-hadis Nabi SAW, Allah Ta'ala akan bagi kepada mereka cahaya muka yang sempurna. Dan bila mereka dapat cahaya yang sempurna, mereka berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila kita dengar hadis Nabi SAW, kena usaha paling tak hadis arba'in hafal, ataupun tak Riyadhus Shalihin hafal. Guru kami umur 9 tahun dah habis Riyadhus Shalihin hafal. Memang tak masuk akal lah. Tapi dia antara syekh yang paling hebat kat Mesir pun. Umur 9 tahun dia hafal Riyadhus Shalihin habis. Syekh Muhammad Hassan yang saya tengok tadi kan, Api Mesir punya style memang kejam gila kalau mengaji. Ada satu orang ustaz tu, Syekh Muhaimin, dia ngajar kat Pulau Condong, Kelantan sekarang. Dia lari daripada Mesir kan, sebab dia ni macam ikhwan Salafi, nak kena tangkap banyak kali kan. Dia kata ayah dia, kalau zaman dia menghafal Quran dulu dengan matan tu, kesimpulan qiraat dia kan, kalau pernah tengok AQ kan, perbezaan qiraat, dia kata ayah dia gantung kaki dia kat atas, kepala ke bawah. Syekh Said memang anak dia semua hafiz Quran lah, bahagian Quran. Tapi memang dia orang punya pengajian tu memang teruk lah. Kalau Maulana Zakaria tu, selagi tak sampai Zuhur, tak habiskan satu-satu ayat 100 kali ulangan Quran, tak dapat makan tengah hari. Sampai setakat tu, memang kita kena buat setakat tu lah. Oh, jadi orang kena usaha lah. Hadis arba'in ataupun Riyadhus Shalihin, ambil yang pendek-pendek. Sebab korang balik, kalau boleh jadi doktor yang macam doktor apa, yang Zainal Abidin lah, Daniel tu kan, ataupun doktor Jamnul Khair, Jamnul Azhar, biar korang dapat bergerak untuk Islam dalam
platform korang masing-masing. Kami ustaz ni boleh bubang-bubang sana, bubang-bubang sini. Lepas tu balik tidur dapat duit ceramah. Tak, korang lebih baik daripada kami. Jadi biasa korang akan jumpa masyhur gharib. Kalau dengar gharib, tu biasanya korang kena bagi kajian yang lebih sikit lah, supaya tidak tertipu. Kadang-kadang Syiah ke apa ke, kalau dia datang kat kita, dia buat satu-satu hadis kata gini-gini, sampai kita pun jadi macam berbelah bagi lah. Sahabat ni murtad lah, lepas Nabi SAW meninggal, sahabat ada yang murtad, kafir lah, sahabat buat buruk ataupun buat jahat terhadap ahli keluarga Nabi. Kadang-kadang benda tu memang ada dalam kitab hadis, tapi ada dalam kitab hadis hadis yang mungkar, sangat dhaif, hadis maudhu'. Kalau siapa pernah baca blog saya masa saya jawab balik artikel Faisal Tehrani, kebanyakan bila saya buka-buka balik buku kajian, memang dia bawa hadis nak hantar kat Faisal Tehrani kan. InsyaAllah jangan jadi Syiah lagi. Dia kata apa? Dia bawa benda yang apa? Benda daripada kitab-kitab kita, tapi ulama kita kata hadis ni maudhu' dah. Tapi dia bawa juga dalam tujuan dia adalah untuk menjustifikasikan dia punya perbuatan gangguan Syiah dalam masa sama, untuk timbulkan keraguan terhadap ahli sunnah. Kita dah balas, tapi lam yata'idhu, dia tak ambil pengajaran daripada benda tu. Semoga Allah Ta'ala ampunkan kita semua dan pandu kita semua kepada jalan kebenaran. Habis. Itulah biasanya 3-4 istilah yang kau akan dengar. Kalau mutawatir tu kira memang ala ra'si wal ain lah, memang dah selamat dah. Masyhur pun biasanya selamat. Tapi masyhur ni dia ada banyak jenis juga. Masyhur yang sahih. Biasa masyhur yang sahih ni bukan sausage. Masyhur yang sahih ni dia adalah masyhur yang mana telah lepas piawai ahli hadis, iaitu masyhur yang sahih. Tapi ada satu lagi masyhur ni dipanggil masyhur ala alsinatin nas, masyhur di kalangan mulut manusia. Kadang-kadang satu-satu benda dikata hadis tu, kita tak tahu pun benda tu kat kitab mana, kita tak tahu kedudukan dia macam mana. Jadi yang kedua ni masyhur ala alsinatin nas, iaitu masyhur pada mulut manusia. Kita kan selalu kata tuntutlah ilmu sampai ke negeri China. Masyhur pada orang awam. Masyhur pada orang awam. Contohnya utlubul ilma walau bis-Sin. Kamu tuntutlah ilmu agama tu sampai ke negara China. Memang kitab tu ada, hadis tu ada disebut dalam hadis tu disebut dalam kitab-kitab, tapi kitab yang macam mana? Macam Kashful Khafa lil Ajluni, kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang pelik-pelik, tak tahu daripada sumber mana, sanad mana. Kurung kedua, kurung ketiga tidak pernah dikenali hadis tersebut, tiba-tiba timbul pada kurung ke-7, kurung ke-8. Ada salah satu contoh hadis terbaru yang saya jumpa, terbaru buku Mafahim Yajib an Tusahhah, kitab ulama Yaman, Sya'alwi Maliki. Dia rak dakwah salafiyah Syekh Muhammad Abdul Wahhab. Jadi dia kata ada satu hadis pada kurun ke-12 akan keluar di Najd sekian. Dia ni kafir lah, munafik lah, zindik lah, apa semua. Lepas tu dia kata walaupun kita tak tahu dari mana sumber hadis ni, tapi hadis ni sahih. Sekian. Lepas tu memang ulama rak lah, dia kata hadis pun tak tahu kitab mana asal dia, tiba-tiba kita boleh kata hadis tu sahih, dan kita jadikan hadis tu sebagai satu hukuman terhadap satu orang yang hebat macam Syekh Muhammad Abdul Wahhab. Jadi ini antara hadis-hadis yang masyhur di kalangan orang yang tak suka gerakan yang dikenali sebagai gerakan Wahabiyah lah, ataupun gerakan Salafiyah, ataupun gerakan Muhammadiyah. Jadi ni antara benda yang tak kena lah kita guna hadis. Bila manusia ni, bila kita sebut hadis, dia rasa cinta daripada Nabi, rasa cinta daripada Allah, jadi dia akan dengar dengan perasaan yang kira macam memuliakan kata-kata tersebut. Tapi benda yang disangka hadis tu membawa satu hukuman, dia ni kafir, zindik, akan memecah belah ke umat. Sedangkan penulis sendiri kata, aku tak tahu daripada mana kitab ni asalnya, tapi maksud dia sahih sekian.
Jadi ni antara contoh, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kita tuduh orang macam-macam tapi kita tak bawa satu dalil yang kukuh daripada Al-Quran ataupun sunnah, dan orang pegang dalil kita. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Faham tak? Contoh hadis lagi tadi, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Kebanyakan ni antara hadis yang ulama khilaf lagi lah, sama ada nak kata hadis ni maudhu', palsu, ataupun hadis ni tersangat dhaif. Tapi yang paling penting, hadis ni masyhur sangat di kalangan orang awam. Kan kita kan, kalau kita jumpa mana-mana buku, biasanya kita pelajar-pelajar yang, saya bagi contoh lah, kalau dalam tabligh, saya tak anti tabligh sebab saya pun orang tabligh dan membesar pun dengan tabligh, dan saya suka mengaji hadis pun sebab tabligh. Tapi ada satu benda yang sangat kurang dalam tabligh, iaitu dari sudut manhaj menuntut ilmu, iaitu diorang berjaya dibina perasaan nak kepada agama, membuat-buat nak kepada agama, tapi diorang tidak diletak garis ukur dan panduan yang baik dan kukuh, menyebabkan diorang macam bergerak dengan sendiri untuk belajar agama. Sebab tu dalam bayan, bila diorang semangat nak belajar agama ataupun nak agama, nak sampaikan dakwah, apa berlaku lepas tu? Dia orang jumpa je mana-mana buku tepi kaki lima kan, ataupun beli buku tu, buku ni, semua benda tu disampaikan dalam bayan, disampaikan dalam ceramah dia orang, dan dia orang kata Nabi bersabda. Faham tak? Berbeza dengan dakwah salafiyah. Mula-mula orang tu masuk, bila suka kepada agama, dia ni tidak disediakan ataupun tidak dikadirkan untuk jadi syekh ataupun da'i tu. Faham tak? Dia orang ni mesti dikadirkan masuk macam kita kata ma'had i'dadid du'a, ma'had untuk menyediakan para pendakwah. Menyediakan para pendakwah, biasanya dia orang akan belajar, berguru, bermula dengan subjek Quran, tafsir, fiqh, bahasa Arab, hadis, tauhid dan sebagainya. Ambil masa 3-4 tahun. Dalam masa yang sama, dia beri latihan untuk berkhutbah, bagaimana nak jumpa dengan masyarakat dan sebagainya. Hatta di Saudi, di bawah Pertubuhan Islam, saya tak ingat bawah WAMI ke bawah apa, orang yang ada master, ada PhD, ada ijazah dalam bidang pengajian Islam sekalipun, mereka macam digalakkan untuk pergi daftar bawah ma'had i'dadid du'a untuk sediakan para pendakwah tu, dan dia akan latih, dan lepas tu dia akan hantar ke seluruh dunia, tempat kawasan minoriti orang Muslim, untuk hidup di situ lah. Jadi kira jadi imam ataupun jadi orang agama lah kat situ yang akan menguruskan. Jadi nak cakap, dia orang nak hantar orang ni pun untuk jadi satu orang da'i ni, bukan orang yang kita kata leki-leki suka-suka hati ya. Tak, dia nak orang ada ijazah dalam bidang syariah, hadis, tafsir, fiqh ataupun master ataupun PhD. Paling penting umur kurang dari 35 tahun. Ni antara cita-cita saya juga, habis belajar PhD, saya nak apply benda tu sebelum umur 35. Lepas tu kira macam kita kerja dengan dia lah, tapi tak boleh balik duduk Malaysia lah. Kira dia akan hantar, tak tahu apa, Burkina Faso, celah-celah mana tak tahu lah, dia akan hantar. Tapi mostly dia akan hantar tempat yang kita boleh kata fluent lah. Kalau kita fluent bahasa Inggeris, bahasa Arab tu memang ala ra'si wal ain lah, memang kena macam lahir daripada perut mak orang Arab lah. Jadi fluent bahasa Inggeris, biasanya dia akan hantar tempat yang bahasa Inggeris kan, biasa UK, Ireland, benda-benda macam tu lah, ataupun US. Tapi kalau ni cerita ni bukan nak cerita apa, nak suruh doa lah supaya jadi. Dan kalau tak dulu kata aku balik habis PhD nak jual nasi lemak pagi-pagi, pakcik saya kata untung bersih kalau kat KL tu jual kat kawasan rumah mangsa tu 200-300 dah dapat. 300 kali 30 6,000. Ada rumah mangsa baru 400 lebih sewa. Naik kereta kancil sudah. Jadi baik Dr. Hanafi jual nasi lemak, okey lah, daripada kerja kerajaan kalau tak boleh cakap benda yang benar, tak ada guna tak. Betul tak? Ustaz kami kata kalau kerja kerajaan dapat gaji ribu, tak boleh cakap Islam sebagaimana Allah Rasul nak, baik lah kalau tak payah kerja kerajaan, makan nasi garam tak apa. Wallahualam. Sekarang tak belajar lagi kan, mungkin boleh kata cakap syana, boleh cakap hebat-hebat lah, tapi balik tu tak tahu dapat jadi apa. Na'udzubillah, jadi teruk-teruk. Faham tak ni? Masyhur pada orang awam. Jadi kita ni kalau dah ada kesedaran belajar, bagus, suka agama, jangan kita jadi perosak agama. Faham tak? Kita dulu masa mula-mula semangat, oh ini sunnah Nabi, ini bukan sunnah Nabi. Tapi bila kita dah belajar lama, benda kita dah jumpa banyak kali pun, kadang-kadang kita aku balik check dulu, aku tak pasti lah.
Dan saya ada beli satu buku Syekh Ajami, dia tulis apa, dia kata al-ulama wa ilmu la adri, para ulama dan satu ilmu yang mana payah gila nak belajar ilmu ni. Ilmu nak cakap aku tak tahu. Faham tak? Imam Malik orang datang jumpa dia bawa 40 soalan lebih kurang. Berapa soalan dia jawab. Lepas tu kata, takkanlah aku datang daripada hujung-hujung dunia jumpa Imam Malik bawa 40 soalan, jawab hanya beberapa soalan. Dia kata, apa salahnya kalau aku cakap Imam Malik tak tahu? Kita nak belajar aku tak tahu ni bukan satu benda yang mudah, tuan-tuan. Faham? Sebab Nabi SAW kata, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mana berdusta atas nama aku, maka dia kena sediakan. Kata ulama, dia kena sediakan, maksudnya Allah Ta'ala dah bagi tahu, memang confirm kau dah ada satu tempat dalam neraka lah. Lepas tu Nabi SAW kata, sesungguhnya pendustaan korang terhadap aku tak sama macam pendustaan korang terhadap kawan-kawan korang ataupun orang-orang lain. Sebab kalau berdusta atas nama kawan kita tu tak ada nilai dalam agama. Tapi kalau kita berdusta atas nama Nabi SAW, dia akan menjadi satu sebab untuk menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal. Faham tak? Wallahu alam. Habislah. Tu yang kalau istilah-istilah yang korang jumpa. Tu kalau satu-satu hadis dibahagikan sudut bilangan perawi. Tapi dia ada satu hadis pula, bukan satu point of view lagi, hadis dari sudut penerimaan dan penolakan. Qabul dan rad. Qabul ni terimalah, rad ni tolak. Qabul terima. Faham tak? Biasanya di bawah qabul ni ulama kita ini pembahagian golongan pada kurun pertama, kurun kedua, dan awal-awal kurun ketiga. Biasanya diorang bagi hadis ni dua je, qabul, rad, terima tak terima. Sebab satu-satu benda tu sama ada benar ataupun tak benar. Faham tak? Tapi lepas tu datang zaman Imam Tirmizi rahmatullahi alaih, dia kata qabul ni dia ada dua. Qabul ni ada dua. Satu yang kita namakan sebagai sahih, faham tak? Yang kedua yang dia namakan sebagai hasan. Dua-dua ni masih lagi diterima. Cuma sahih ni kita kata macam 90% lah, dia punya markah A lagi. Kemudian hasan ni kita kata contoh macam 87%, 85%, masih lagi A. Dia kat situ. Dia bagaimana nak rasa kekuatan benda ni. Benda ni ilmu yang Allah Ta'ala bagi pada para ulama lah. Hati para ulama untuk tanggung benda-benda ni. Faham tak? Bagaimana dia nak tahu satu-satu benda tu sahih ataupun hasan, ataupun hujah A lebih kuat daripada hujah B, ataupun perkataan Nabi SAW menunjukkan kepada wajib ataupun kepada sunat. Sebab tu Allah Ta'ala kata dalam Quran, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu. Dia kata kalaulah masyarakat ni dia ada masalah terhadap Quran dan terhadap hadis, kemudian dia tak guna kepala otak dia sendiri, dia pergi kepada Rasulullah SAW wa ulil amri minhum, dan orang yang mengetahui isu tersebut, yakni para ulama, nescaya para ulama mereka akan mengistimbatkan, mereka akan mengeluarkan hukum daripada hadis dan ayat Quran yang sampai. Sebab apa? Sebab mereka je yang tahu. Allah Ta'ala dah sediakan mereka untuk agama ni. Mereka yang tahu kekuatan sesuatu perkataan tu nak pergi kepada wajib ataupun nak pergi kepada sunat. Saya bagi contoh. Hadis sahih dalam Sahih Bukhari. Ghuslul Jum'ah wajib ala kulli muhtalim. Kama qala alaihi salatu wassalam. Dia kata mandi pada hari Jumaat, mandi untuk sembahyang Jumaat ni wajibun ala kulli muhtalim. Wajib bagi setiap orang yang dah baligh yang nak pergi sembahyang Jumaat. Tengok perkataan apa dia guna. Wajib. Betul tak? Betul tak ni? Wajib. Perkataan wajib. Kalau kau dengar perkataan wajib, kali pertama terjemah, pergi kat Google Translator, apa dia terjemah? Mesti confirm terjemah wajib. Kau sembahyang tak? Kau mandi tak pergi Jumaat? Tadi tak. Tak, maksudnya tadi tak means, maksudnya ada yang mandi, ada yang tak mandi, ada mandi tak mandi. Habis Nabi SAW kata wajib, berdosa lah tiap-tiap Jumaat. Jadi sekarang perkataan wajib ni, tak? Perkataan wajib ni jumhur, bukan jumhur, boleh kata hampir macam
hampir sepakat lah ulama-ulama empat mazhab yang hebat-hebat ni, majoriti daripada mereka kata sembahyang sunat hari Jumaat tak wajib pun. Bukan sembahyang sunat, mandi sunat hari Jumaat tak wajib pun. Tapi Nabi SAW guna perkataan wajib. Macam mana tu? Benda ni dibahas panjang oleh Al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, dan dinukilkan oleh Al-Hafiz Ibn Rajab di dalam kitab dia Jami'ul Ulum wal Hikam, dan dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Dan dia menyebut tentang penggunaan wajib. Apa maksud wajib di situ? Adakah wajib sampai kepada had siapa tinggal dia akan berdosa, ataupun wajib tu menunjukkan bahawasanya Nabi SAW kira macam gesa sangat orang yang beriman tu, yang nak pergi sembahyang Jumaat tu supaya mandi pada hari Jumaat, supaya apa? Bau-bau busuk apa semua nak pergi menghadap Allah Ta'ala. Jadi kekuatan perkataan wajib sampai kepada had wajib yang kita selalu dengar selama ni, iaitu kalau kita tinggal dia berdosa, ataupun wajib ni hanya kepada sunat, iaitu sunat muakkad yang Nabi gesa sangat-sangat supaya kita buat. Siapa nak tentukan ni? Oh, kalau boleh kat geng kita salafi-salafi, budak-budak baru mengaji setahun jagung, oh wajib. Memang ada fuqaha yang kata wajib di sini adalah wajib berdosa kalau tak buat, macam Syekh Saleh Fauzan ketika mana dia mensyarahkan Bulughul Maram, dan beberapa ulama Saudi yang lain, dan dia gunalah pelbagai hujah. Dia kata wajib di sini maksud dia wajib, kemudian hadis ni ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim apa semua, dan itu cara dia memahami dalil. Tapi majoriti fuqaha, hatta mazhab Imam Ahmad yang terkenal dengan keras mengambil zahir hadis ni pun, dia kata tak wajib, sunat je. Cuma Nabi SAW kata wajib di sini, bukan Nabi SAW kata wajib di sini, Nabi SAW nak gesa supaya kita ambil berat mandi hari Jumaat tu sebelum kita pergi sembahyang Jumaat. Jadi siapa yang nak faham wajib di sini hanya sunat muakkad, dan bukannya wajib di sini seumpama wajib yang kita selalu faham. Siapa? Ini kerja para ulama. Faham tak? Jadi begitu juga masalah sahih dan hasan ni, ulama yang mereka dapat faham dan dapat rasa hadis ni duk martabat 99% sahih ataupun duk hasan 85%. Semua ni, dua-dua ni dia boleh diterima, dijadikan hujah. Tapi kenapa ada faedah kita buat pembahagian macam ni? Sebab apa? Ketika mana dua hadis saling bercanggah, faham tak? Bila hadis sahih ni bercanggah dengan hadis yang dhaif, kita nak terima yang mana? Kita nak dahulukan yang mana? Sebab kadang-kadang para fuqaha mazhab Hanafi ambil hadis ni, mazhab Syafi'i ambil hadis ni. Jadi bila ada hadis yang bercanggah, dia pergilah kepada satu ilmu baru yang kita namakan dia sebagai mukhtaliful hadis ataupun muskilil hadis. Ilmu yang mana setakat ni ada banyak tesis PhD yang dibuat untuk ilmu tu saja. Dan antara kitab yang paling lengkap pasal mukhtalifil hadis ni ada dalam 19 jilid, telah ditulis oleh Al-Imam At-Tahawi, ditahqiq oleh Syekh Syuaib Ar-Naud, dan telah dicetak oleh Darul Risalah, telah di Syria. 19 jilid ilmu nak menggabungkan antara hadis yang pada zahirnya kita nampak bercanggah. Kata ulama tak ada satu hadis pun yang bercanggah. Hadis dengan hadis tak ada bercanggah, Quran dengan Quran tak ada bercanggah, Quran dengan hadis tak bercanggah. Yang bercanggah apa? Kefahaman kita. Kadang-kadang kefahaman kita tak faham, tapi ulama lain faham. Sebab tu bila kita ada satu-satu masalah terhadap hadis ataupun benda, kita tak boleh nak, macam bila saya pergi Jordan itu, antara pengalaman saya paling saya tak sangka. Saya pergi Mu'tah Jordan. Kalau korang ada kerja lain ke, bagi tahu, ni perkongsian hidup lah. Saya pergi Jordan, saya ingatkan saya nak mencari guru dalam bidang hadis. Saya pergi satu Universiti Mu'tah Jordan. Profesor hadis dia banyak gila mentaifkan hadis dalam Bukhari dan Muslim. Orang terkejut gila babeng masa tu. Kira macam biasanya kalau yang golongan-golongan macam ni daripada orientalis, kemudian orang yang mana pengajian Islam tapi pengkhususan lain, macam kita kata pengkhususan sejarah, tamadun, benda-benda macam tu kan. Tapi ni BA dia hadis, master dia hadis, PhD dia hadis, dan semua dibuat di negara Arab. BA dengan master dibuat di negara Jordan, PhD dibuat di negara Iraq. Dan dia punya tajuk master dengan tajuk PhD tu bukan tajuk kecil-kecil, tajuk besar-besar. Masa tu memang celaru gila baca buku dia. Alhamdulillah kami di Azhar, budak pengajian Usuluddin, daripada tahun 1 sampai tahun 4 kami ada subjek syubhat ataupun keraguan terhadap hadis. Jadi benda yang dicakap dalam kelas tu kira benda yang kami selalu dengar lah.
Saya tak tahu dia doktor tu, profesor tu macam tu. Jadi saya minta masuk kelas master dia. Jadi bila saya tak kenal dia, masuk kelas tu memang saya dengan dia lah conquer. Kira macam, jadi macam berdebat. Benda kali pertama kita dengar kan dalam hidup kita. Bukan kali pertama, kita dengar banyak kali, cuma kita tak tersangka keluar daripada mulut orang yang mana speciality dia dalam hadis. Berdebat. Bukanlah berdebat, kira macam bincang lah. Saya jaga adab lagi. Jadi kelas tu saya pula conquer dengan dia, sebab kita tak tahu dia. Esok saya jumpa satu orang lain yang ada dalam kelas. Saya tanya kenapa. Oh, boleh kata kami dah bertahun-tahun dah duduk dengan dia, kira dah macam dah lali lah, kira belajar ni kira nak bagi lulus ya. Lepas tu malah nak layan. Tapi saya jumpa dengan orang yang mana terkesan dengan dia punya ni, budak syariah tapi masuk, dia panggil mustamid ni hanya masuk dengar lah, dia kata. Dan dia terkesan berdebat pula dengan budak tu dalam perpustakaan di Mu'tah, berjam-jam. Lah kalau memang tak puas hati lah, kembali diteruskan. Saya pergi ke Bandar Aman, saya jumpa dengan Dr. Hamam Said. Dr. Hamam Said ni dia buat master di Azhar, PhD dia di Azhar, antara orang yang pakar dalam kecacatan hadis. Dan kebetulan Dr. Hamam Said ni lah tok guru kepada profesor tersebut. Tak tahu kenapa anak murid aku jadi macam ni, tapi memang jadi pelik lah. Ramai gila ulama-ulama Jordan dan Syria yang telah rak balik dia. Jadi saya nak ceritanya, sebenarnya kepala otak kita tak betul dalam memahami sesuatu benda tu, sehingga doktor-doktor lain kan, dia tulis, dah profesor tadi dia tulis dalam surat khabar dan dia cakap di mimbar Jumaat depan orang ramai. Dalam Bukhari ada hadis dhaif sekarang, dalam Muslim ada. Kita kalau dulu kita dengar Sahih Bukhari ni, kita datang merangkak nak dengar nak. Maksudnya sesahih-sahih kitab selepas kitab Allah Ta'ala. Sampai kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, aku tak tahu satu kitab lebih sahih di bawah tiang langit ni melainkan Sahih Bukhari. Jadi sekarang bila benda ni disebut dalam surat khabar, ada hampir 100 siri penulisan pasal hadis dalam Sahih Bukhari. Lepas tu dalam mimbar-mimbar khutbah Jumaat, cerita kat orang awam. Doktor-doktor lain marah lah. Dia kata, kalau kamu tak faham satu-satu benda, datang bagi tahu kami, kita bincang. Macam mana tahu kau tak tahu satu benda, orang lain tahu. Faham tak? Jadi sebenarnya yang rosak kepala otak kita, hadis Nabi SAW tidak akan ada percanggahan antara satu sama lain. Min mishkatin wahidah, daripada sumber yang satu, daripada Allah Ta'ala. Hadis ni daripada Allah Ta'ala, cuma Nabi SAW takbir, Nabi SAW bagi tahu dengan lafaz dia. Sebab tu dalam satu hadis Abu Daud, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nabi SAW kata apa? Ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah bahawa sesungguhnya aku diberikan Al-Quran oleh Allah Ta'ala dan satu benda yang sama dengan Al-Quran. Dari sudut sumbernya bersumber daripada Allah Ta'ala. Itu hadis Nabi SAW. Cuma Nabi SAW takbir dengan lafaz dia. Nabi bagi tahu dengan lafaz dia. Oh, kalau takbir dengan lafaz kita, takbir dengan lafaz Allah Ta'ala, dengan wahyu Allah Ta'ala macam Quran Latif, tak jadi hafiz seorang abuk segala dunia ni. Tengok Sahih Bukhari tu, berapa puluh ribu hadis dalam tu. Kalau kita nak hafal semua benda tu, hak 30 juz ni pun bengong tak habis. Tak boleh ingat molek tak. Kadang-kadang kalau Allah tukar jadi tikmat terawih. Jadi sekarang tak ada khilaf. Dia ada satu ilmu, kita panggil dia ilmu mukhtalifal hadis. Kami belajar masa tahun 4 di Azhar. Ini satu kelebihan pengajian di Azhar. Saya berjalan di Syria, saya berjalan di Jordan. Benda yang kami belajar, perkhususan hadis tahun 3, tahun 4, benda tu adalah nilai dia subjek-subjek master di universiti-universiti lain, di Jordan dan juga di tempat lain-lain. Saya tengok, kecuali Madinah dia memang strong, dia ada kuliah hadis dia sendiri, dia bukan pecahan. Kami kalau kat Azhar Usuluddin tahun 1, tahun 2 semua mengaji sama, tapi naik tahun 3, tahun 4 tu baru dia akan pecah kepada akidah, pecah pada tafsir, pecah pada hadis. Jadi bila kami tengok subjek Azhar untuk perkhususan hadis tu, kebanyakan subjek dia adalah subjek master di Universiti Mu'tah di Jordan, di Amman dan sebagainya. Jadi kira macam alhamdulillah, kembara pun kira kembara banyak benda yang kami belajar dalam universiti, dewan kuliah. Walaupun saya tak pernah pergi kuliah, cukup 4 tahun tak pernah pergi kuliah sekali pun, pergi periksa. Saya belajar hanya 18 hari je setahun. Saya tak pernah hadir kuliah. Ingatkan Sam ni nak pergi, tapi dah berlaku demonstrasi kat Mesir, kena keluar agak. Cukup 4 tahun saya tak pernah menjejak kaki ke dewan kuliah. Budak Malaysia, budak asing ni biasanya dia akan pergi masjid, dia akan mengaji kat masjid. Syekh yang akan mengajar masjid. Kadang-kadang dapat Azhar tu daripada bukan pagi lah, daripada pukul 11 ke 12 tu sampai lepas isyak. Dia dah ada jadual pengajian tiap-tiap hari dia, bukan 1-2.
hampir kita kata macam berpuluh-puluh tempat dalam kota Kairah tu. Jadi kami tak larat kalau nak pergi kelas pagi bila nak tidurnya. Biasanya saya akan ambil kelas lepas Zuhur sampai lepas Isyak. Kadang-kadang satu hari ada 4 kelas, kadang-kadang satu hari ada 2 kelas, kadang-kadang satu hari ada 1 kelas. Kadang-kadang satu hari pergi kat selatan, habis satu kelas berkejaran naik bas apa semua, pergi ke utara. Jadi kebanyakan budak Malaysia ni macam tu. Dia jarang lah pergi kuliah universiti. Lagipun doktor pun tak wajibkan pun kuliah universiti. Dan kami cukup dengan baca buku doktor je. Kalau ada benda tak faham, tanya doktor. Kesian doktor tu. Kelas kosong. Azhar mana ada kelas kosong, semua penuh kelas. Kalau semua pelajar diwajibkan pergi sampai ke jalan raya tu, penuh. Azhar kecil tak besar. Faham tak? Ilmu mukhtalifil hadis. Faham tak? Hadis sahih hasan ni biasanya para fuqaha bila berselisih, apa kan orang tanya kenapa ada sahih hasan? Sahih ni pun kita kata diterima, hasan pun diterima. Jadi faedah dia, bila satu-satu hadis tu dah memang tak boleh nak diselamatkan, memang dia dah memang bercanggah lah. Jadi biasanya para ulama dia akan ada 3 kaedah. Kita nak cerita juga kaedah ni rasa macam penting tak kalau cerita, sebab kita dah cerita yang bercanggah. Dia akan guna kaedah apa mula-mula. Di sini berkhilaf di kalangan metodologi orang fiqh dengan metodologi orang hadis. Dan metodologi orang fiqh ni dia ada pecahan mazhab Hanafi dengan mazhab majoriti fuqaha. Tapi biasanya bila satu-satu hadis tu kita nampak bercanggah, para ulama dia akan guna kaedah jamak. Jamak ni dia akan cuba untuk gabungkan kedua-dua hadis tu. Mungkin satu hadis akan guna untuk satu keadaan, dan satu hadis akan guna untuk satu keadaan. Satu hadis mungkin kena pada beberapa individu, satu hadis akan kena pada individu-individu lain. Ataupun satu hadis pada satu masa, satu hadis yang lain kena pada masa-masa lain. Dia panggil kaedah jamak. Jadi bila kita tengok dua-dua hadis bercanggah, kita tak boleh nak kata kontradik, Nabi SAW kontradik. Tak, kita kena fikir, kita kena cari bagaimana untuk kita selesaikan masalah tu. Kalau tak boleh kaedah jamak, kita akan pergi kepada kaedah nasakh. Kaedah nasakh. Nasakh ni apa? Nasakh ni hukum lama telah dibatalkan dengan hukum baru. Faham tak? Jadi yang dulu tu kita kata hukum dululah, lepas tu dah tak ada dah. Apa contoh hukum kita kata nasah ni, Nabi SAW kata kuntu nahaitukum an ziyaratil qabr ataupun ziyaratil kubur. Dulu aku dah halang kamu daripada menziarah kubur. Itu hukum dulu. Kemudian Nabi SAW kata fazuruha, kamu ziarahlah kubur. Sebab apa? Ziarah kubur ni akan mengingatkan kamu kepada mati. Jadi kita tak ada percanggahan lah. Sebab dulu, sekarang. Faham tak? Kalau kita tak boleh juga guna yang nasakh ni, baru kita akan pergi kepada tarjih. Tarjih ni mesti korang selalu dengar. Faham tak? Pendapat rajih. Jadi tarjih ni biasanya baru kita akan guna. Kita akan ambil yang sahih berbanding dengan hasan. Sebab apa? Yang sahih ni dia peratusan kekuatan dia tu lebih tinggi berbanding dengan yang hasan. Tapi biasanya orang akan guna benda ni bila dah kita tak boleh nak guna kaedah jamak dan kita tak boleh nak guna kaedah nasakh. Faham tak? Hadis yang rad ni, yang ditolak ni ialah hadis dhaif lah. Cuma hadis dhaif ni dia ada banyak jenis. Dan dhaif ni kita boleh bagi dua lah. Satu dhaif, satu yang maudhu'. Maudhu' ni palsu lah. Kemudian dhaif ni kita boleh bagi pada dua. Satu dhaif qawi, dhaif yang sangat kuat. Dan satu lagi dhaif yang khafif, dhaif yang ringan. Apa faedah pembahagian qawi khafif ni? Qawi khafif ni, kalau dhaif yang kuat tu memang kita tak boleh pakai lah. Untuk fadail amal tak boleh pakai, untuk hukum hakam tak boleh pakai. Contoh dhaif qawi ni, hadis yang dipegang oleh mazhab Hanafi rahimahumullah. Dia kata siapa yang mana gelak dalam sembahyang dia, sembahyang dia batal. Famous lah kan hukum sembahyang batal. Tapi dia kata bukan setakat sembahyang batal, tapi wuduk dia sekali batal. Faham tak? Mereka pegang hadis Abul Aliyah Ar-Riyahi. Hadis tu memang diingkar oleh para ulama hadis, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan sebagainya. Sebab apa? Imam Syafi'i pernah berdebat sekali, kata kalau dah satu-satu orang tu mengumpat dalam sembahyang dia, tengah-tengah sembahyang dia mengumpat kawan dia, waktu imam atau batal tak sembahyang dia? Batal. Wuduk batal tak? Tak batal. Cuba kau bayang, dia kata
Kalau mengumpat pun tak batal wuduk, takkan orang gelak batal wuduk kan? Batal semayang tu confirm batal semayang, tapi batal wuduk tak. Tapi mereka pegang satu hadis, dan hadis tu sangat dhaif, diingkari oleh seluruh ulama hadis. Dia dinamakan sebagai hadisul a'ma. Satu orang buta tu dia berjalan, sahabat duduk dengan semayang, atau orang buta tu terjelupuk masuk satu lubang, sahabat gelak. Habis semayang, Nabi SAW kata, siapa yang gelak tadi pergi ambil wuduk, semayang balik. Jadi hadis tu sangat dhaif. Perawi dia memang tidak boleh dipertanggungjawabkan, ada terputus dalam sanad dia. Ni qawi ni memang ulama ingkar, ini mungkin tak boleh guna. Terus. Cuma hadis khafif, dhaif yang khafif, yang ringan, ini berlaku persisihan di kalangan ulama sama ada boleh digunakan dalam fadail amal, tak boleh guna dalam fadail amal. Tapi jumhur ulama mereka kata boleh guna dalam fadail amal, tapi dengan syarat dan sebagainya. Kemudian kalau untuk hukum pula, dhaif khafif, boleh kata majoriti lah para fuqaha mereka guna hadis yang dhaif, yang khafif untuk hukum syariat, hukum-hukum syariat, tapi bersyarat dan ada penguat-penguat yang lain, dan usul-usul yang lain yang tidak boleh saya terangkan sekarang. Saya rasa cukup kot setakat ni. Inilah istilah-istilah yang penting. Kalau nak mu'allak apa semua tu kena ngaji 4 tahun lah. 4 tahun tak cukup. Azhar master dia menyamai mati lah bagi orang bagi orang biasa macam kita ni. Dia punya habis belajar ijazah, dia ada 2 tahun, dia panggil matrikulasi kan, sebelum dia nak layak menulis tesis. Satu tahun dia ada 10 subjek. Fail satu subjek, fail semua 10 subjek. Dan pelajar-pelajar tak pernah ada peluang untuk tengok markah dia orang. Dan setakat yang kami diberitahu, lulus Master Al-Azhar untuk melayakkan mereka menulis tesis adalah berdasarkan 5-6 orang yang paling tinggi markah. Kalau 5-6 orang dapat 99, yang 98 tu kira fail juga lah. Dia memang dia bagi lulus mengikut bilangan, dia tak akan bagi lulus mengikut kita punya peratus markah. Sebab tu yang paling cepat lah setakat yang saya tahu, yang latest ni buat Master Azhar budak Melayu kita 7-8 tahun lah baru habis Master. Kalau tak biasa 10 tahun juga lah. Yang latest juga sekarang ni dia buat usul fiqh, Ustaz Hairul Nizam, Presiden Pemeram tu, pengajian yang patut 2 tahun tu dia dapat habiskan dalam masa 6 tahun paling cepat. Dan kemudian dia sedang aju tajuk tesis tapi tak lulus lagi. Azhar ni kalau dah gagal 4 tahun lah dia bagi peluang. Tahun pertama boleh ulang sekali jadi 2 tahun, kalau lulus naik tahun 2, kalau fail dia bagi peluang ulang jadi 4 tahun lah. Kalau fail lagi kena tunggu setahun, baru boleh daftar balik untuk tajuk yang sama, untuk bidang yang sama. Tak boleh lah kalau fail tahun ni nak terus masuk tahun baru. Dia memang seksa sungguh lah. Kemudian dia dah ajukan tajuk dia tak diterima. Kemudian dia dah tunggu setahun pula untuk buat tajuk yang baru. Lepas tu dia kata, dia bagi tahu kat kawan-kawan, dia kata yang ni tajuk ni pun kemungkinan besar akan ditolak juga, kena tunggu lagi lah. Azhar dia tak boleh aju tajuk banyak kali dalam 1 tahun. Ada satu orang ustaz tu, dia rapat dengan budak-budak medik Mansurah, dia duduk mengajar budak-budak medik Mansurah kan. Dah sekali dia balik juga. Sebab apa? Dia punya tajuk tak lepas-lepas. Sekali aju tak lepas kena tunggu tahun, aju lagi tak lepas, dah kali balik tak tahu lah. Sebab tu kata Master Azhar menyamai mati. Okey lah, ni lah yang ni. Saya memang perkhususan saya dalam bidang hadis, saya bukan perkhususan fiqh. Saya bulan 9 ni saya akan habis BA saya dalam bidang hadis, dan saya dah daftar BA Syariah dah. Bulan 9 ni start, dan dalam masa yang sama saya akan buat Master Hadis Azhar. Doakan lah semoga mudah duit, masa, kesihatan, tubuh badan dan sebagainya. Wallahu alam. Cukup kok dulu nak mengajar belakang ini, mati saya. Mungkin kita buka isi soalan ni. Boleh tak? Ada soalan? Dah nama dia Mungkin pasal ni kau dah start dia. Saya dengar yang hukum dengan muzik tu, dia adalah empat mazhab kata tak boleh haram kan? Tapi ada imam kata harus kan? Hukum tu yang diguna sekarang, betul ke? Kadang-kadang kita satu-satu benda tu kita tak boleh nak kata qat'i.
Apa dalil antara satu-satu benda tu? Tak ada dalil qat'i. Bila ulama khilaf tentang benda tu daripada dulu sampai sekarang. Jadi benda tu confirm tak qat'i. Kalau benda qat'i ni ulama tak khilaf dah. Cuma muzik ni dalam Islam, ada Dr. Sokardawi tulis buku kan pasal nyanyian dalam Islam. Dr. Abdullah Judai di UK, di Leeds tu, saya nak pergi jumpa dia juga minggu-minggu terakhir nanti. Dia tulis buku pasal nyanyian dalam Islam. Tapi ramai juga ulama lain yang rot dia balik. Cuma dia dalam muzik ni ada satu benda yang ulama dah sepakat lah, yang benda tu macam haram. Kalau benda yang memuja, sembah syaitan, benda yang melalaikan laki perempuan, benda yang tak ada kaitan dengan nilai akhlak yang baik, dengan tak selaras lah dia punya ni kita bercakap tentang lirik kan. Lirik ni kita tak cakap pasal instrumen muzik yang lain semua tu, kita bercakap tentang lirik. Lirik tu ada lirik yang dah memang confirm. Tanyalah mana-mana scholar yang betul takut Allah dan Rasul, dia akan kata benda tu tak boleh. Saya pun dengar muzik juga. Saya bukan malaikat turun daripada langit. Saya membesar daripada orang Kelantan kata tubik daripada lu baca belakang tu kat. Daripada longkang yang kotor. Jadi cuma kita kena berubah lah. Itulah kita kena berubah. Kita kena berubah dan kita kena cuba. Dan mostly lagu-lagu kontemporari ataupun yang dinyanyikan oleh artis-artis kita tu mostlynya memang tak lepas piawai syarak dari sudut lirik lah. Kita tak cerita tentang muzik, ada gitar, ada gendang apa semua tu perbahasan lepas tu, lirik tu sendiri. Tapi ada je lagu-lagu yang macam Ramli Sarip ataupun Kopratasa. Siapa lagi yang apa tu, kita tak cerita bab nasyid lah dulu. Kita cerita macam yang Zubir Ali, dah meninggal Zubir Ali kan, yang Gadis Syakila apa semua tu, yang lagu-lagu puisi kan. Kalau lagu-lagu macam tu dia dah lulus satu stage untuk tapisan seterusnya. Sebab apa? Dia sudut lirik memang Alhamdulillah tak ada masalah kan. Banyak je lagu Ramli Sarip yang bagus-bagus, Ibn Nasir yang bagus-bagus. Tu kira tapisan pertama, stage lirik tu Alhamdulillah lepas. Tapi kalau yang kromok tak kromok tu memang haram qat'an lah senang cerita. Tak? Tapi Eminem ada lirik yang bagus-bagus tak? Saya tak tahu, saya minat Eminem. Saya tak pernah, bukanlah kata tak pernah dengar, saya tak pernah cari lah. Kadang-kadang kalau kita lalu kat satu kedai dia buka kan, tapi kita rasa macam best pun lagu dia. Macam mana? Ada lirik-lirik dia yang bagus tak? Tak, Izzat. Apa lah? Keyboard ke? Dia lirik tu kan total elok lah. Kena total elok lah, tak boleh ada perkataan dia. Lepas lirik tu, instrumen pula lepas lirik baru kita pergi instrumen. Macam gitar apa semua tu kan. Benda tu khilaf lagi di kalangan benda tu khilaf lagi di kalangan fuqaha. Sebab tu saya ada ustaz saya bagi satu buku yang ditulis oleh ulama India, Maulana Abdul Hayy Al-Laknawi, dalam bahasa Arab, Al-Ghina fil Islam, hukum nyanyian dalam Islam. Dan benda ni memang lagi khilaf di kalangan fuqaha. Bahkan alat-alat muzik ni pun, katakan alat muzik A, ada mazhab kata alat muzik A haram, ada mazhab kata makruh, ada mazhab kata harus. Pergi alat muzik B, ada mazhab kata haram, ada mazhab kata makruh, ada mazhab kata boleh. Alat muzik C. Jadi hatta dalam alat muzik ni pun ulama tak sepakat yang mana boleh, yang mana tak boleh. Faham tak? Jadi selagi mana ulama khilaf dalam masalah ni, kita kena buat kajian yang detail lah. Dan saya tak pernah buat kajian yang detail pun tentang benda tu. Jadi saya tak boleh memberi fatwa. Dan saya bukan orang yang layak untuk memberi fatwa kata ni boleh, ni tak boleh. Cuma saya suka untuk bagi tahu tentang khilaf para ulama dalam masalah alat muzik ni. Dia pergi kepada dua. Mereka melihat kepada tujuan penggunaan alat muzik. Inilah biasanya aliran Dr. Sokardawi. Tapi ramai juga ulama lain yang tak setuju lah. Tujuan penggunaan. Kalau tujuan penggunaan untuk Islam baik,
tak ada arak dan sebagainya. Anda boleh baca dalam Al-Halal wal Haram Dr. Yusuf Qaradawi ataupun Fatwa Mu'asarah, dia kata benda ni jaiz, harus. Kalau tujuan lalai lara tak baik ada arak ni, biasanya kalau ni dia dah termasuk dengan lirik lah. Biasanya yang bahagian ni memang bahagian lirik tak lepas dah. Faham tak? Kalau yang ada lalai, lara, arak ni biasanya dengan lirik-lirik dia dah tak lepas lah. Tapi biasanya mereka akan pergi kepada maqasid. Dia kata apa? Kenapa satu-satu benda tu diharamkan? Dia kata hiburan pada zaman Arab dulu, jahiliah dulu, kebanyakan yang nyanyian perempuan apa semua ni pada majlis yang ada arak, majlis yang ada tari menari bercampur lelaki perempuan. Sebab tu dia kata benda tu tak boleh, haram. Faham tak? Jadi haram dia tu bukan pada zat alat dan nyanyian tu. Haram tu sebab benda yang meliputi suasana nyanyian dan alat muzik. Ini kita panggil main point lah, fikrah Dr. Yusuf Qaradawi, Dr. Abdullah Al-Judai dan sebagainya. So termasuklah dalam ni intim, Hijaz, Rabbani. Kau rasa macam mana? Tepuk dada tanya iman. Last sekali saya tak boleh nak kata ni haram ni halal. Saya kadang-kadang kalau mari gila tu nak dengar juga Hijaz ke intim. Kadang-kadang ada satu-satu kumpulan tu bukan semua lagu dia suka, tapi ada satu dua lagu yang kita rasa macam kita tak boleh nak tinggal. Macam Sautul Harakah kan, yang pasal Palestin banyak kan. Sautul Harakah banyak lagu Palestin, gedung-gedang muzik dia banyak apa semua, tapi lirik dia memang meningkatkan semangat jihad ataupun kita rasa macam tanggungjawab. Jadi korang fikir sendiri dengan kau dengar muzik dia punya piano ke apa benda tu, dia boleh membawa kepada lara tak lara. Sekurang-kurangnya benda ni pendapat ni adalah pendapat daripada scholars kita yang hebat-hebat, besar-besar jugalah. Kalau cakap US tu kan ada yang jenis rap, kumpulan rap tu kan, Native Dean apa semua tu kan. Kalau UK kata ada Outlandish kan. Outlandish rasa kumpulan tu sedap ke, ada muzik ke. Ada kira macam terpulang pada korang rasa macam mana? Sebab saya dah tak berapa nak minat lah yang nasyid-nasyid yang kira macam melankolik apa semuanya. Nasyid-nasyid yang geli. Lebih kurang lah. Saya lebih suka yang zaman Nada Murni, zaman Dezik, yang masih lagi guna apa, peralatan yang lama lah, percussion kan, Nahwan Nur. Tapi saya masih lagi dengar. Kalau rekod lah, tak apa, tak malu mengaku kekurangan diri sendiri. Tapi kalau tension kadang-kadang dengar ada satu lagu Mishawma tu saya minat gila, tak tahu kenapa. Tajuk dia Riwayat Cinta. Kalau dah kena frah-frah ke tension dengar tak lagu tu. Tapi siapa nak check laptop saya bersih lah, insyaAllah tak ada apa lah. Kecuali ada satu dua benda yang saya tak boleh nak buang lagi tu. Lagu Boston apa, One in a Million. Ada. Mesti ada ya lagu tu. Mesti korang takkan korang tak tahu. Jadi ada lagi lah benda-benda yang kira macam yang saya tak boleh buang. Hindustan paling payah sekali nak buang lah. Ada tak alat muzik yang confirm haram? Macam dah clear sangat. Saya kalau confirm haram ni saya tak tahu. Saya tak boleh nak bagi tahu. Saya kena check balik buku. Al-Ghina fil Islam tu duduk di Malaysia. Tapi wallahualam, saya tak boleh kata. Seruling orang kata yang antara confirm haram. Kalau bertali tu ada juga kata haram, tapi wallahualam saya tak kerti nak cakap. Dan kebanyakan pula ada orang kata helah dia macam mana. Hari ni orang tak guna alat-alat muzik tu pun. Orang guna apa? Keyboard tu yang kira macam menghasilkan bunyi yang sama, tapi kita tak guna tali tu. Jadi khilaf pula kat situ. Adakah diharamkan tu kerana tali ataupun kerana bunyi yang terhasil daripada tali tu. Tapi last sekali benda ni dia akan pergi kepada istafti qalbak lah. Kita tanya diri kita sendiri. Tapi ada setengah orang jadi salah faham dia apa dah. Dia ambil kenyataan Dr. Yusuf Qaradawi, ulama-ulama sealiran dengan dia kata muzik boleh, lagu muzik boleh tu. Dia apply kenyataan tu, fatwa tu kat mana? Dia apply kat lagu Eminem, dia apply kat lagu-lagu rock apa zaman 90-an apa semua. Saya dengar lagi lagu-lagu tu sekali-sekala, tapi kira macam untuk kata oh boleh, Dr. Qaradawi kata boleh sebab saya nak jaga diri saya, sebab saya dengar juga, saya rasa saya tak ada tanggungjawab lah depan Allah Ta'ala. Jadi saya boleh kata
yang lirik yang dah memang melengkuk memang dah haram lah. Tak ada satu ulama yang takut pada Allah Ta'ala yang kata benda tu boleh. Tapi kalau nasyid pasal jihad, pasal nilai-nilai yang baik sebagainya, itu masih lagi berlaku khilaf di kalangan fuqaha. Dan kalau rasa nak guna, kita ni orang muqallid dia orang akan tanggung dekat Allah Ta'ala. Bukan kita kata nak lepas diri, tapi sekurang-kurangnya dia orang keluarkan fatwa. Bukanlah kita kata keluarkan fatwa tu membuta tuli. Dan bila dia orang kata benda tu boleh, itu tidak bermakna kita nak ditenggelamkan 24 jam dengan muzik dan alat muzik. Faham tak? Dia orang just kata macam dia orang kata macam apa? Macam keperluan manusia sekali-sekali dalam kehidupan. Kadang-kadang kita nak dengar muzik, alunan muzik dan sebagainya. Perencah dalam masakan. Perencah dalam masakan. Jangan terlebih sangat. Habis saya sekarang, masa saya pergi Island tahun lepas, saya duduk dengan budak-budak Arab masa terawih. Saya belajar daripada diorang banyak benda lah. Kalau naik kereta tu, 4 beradik tu, setakat yang zahir yang saya nampak daripada mereka, dalam handset ke dalam apa, kebanyakan lagu-lagu jihad yang tak ada muzik orang Arab. Kalau masuk kereta, dengan nasyid jihad bahasa Arab ataupun dengan ceramah para masyaikh. Umur muda lah, 19, 18, 20. Membesar di Bumi Island dah 10 tahun dah duduk situ. Tapi dia orang boleh, kalau dia orang dengar kami punya handset, ada lagu sikit kan, macam ringtone tu kan, dia tengok je, astagfirullah, astagfirullah, haram ya syekh, muzik haram ya syekh. Gitu lah. Tapi saya ambil pengajaran sejak saya balik daripada tu, saya dah macam terbiah diri saya banyak dengar lagu Arab yang tak ada muzik. Tapi sedap-sedap lagu dia orang. Memang sedap, alhamdulillah. Tapi faham kita dengar lah. Kalau orang tak faham, mungkin tu sebab menyebabkan payah nak dengar kan. Tapi apa pun dia kembali kepada tujuan. Lirik selamat, datang stage kedua kalau tujuan dia macam ni. Tapi tak semua lagu nasyid macam intim, lepas macam ada lelaki perempuan dekat yang tu memang pada saya tak open nak lepas lah. Kalau pasal jihad, akhlak baik apa semua tu, lepas lagi lah, insyaAllah. Allah alam. Maaf kerana memanjangkan jawapan lah. Tapi nak bawa fatwa Dr. Sokaradawi, Dr. Abdullah Al-Judai terhadap lagu-lagu rock, lagu-lagu geleng-geleng kepala tu memang tak akan lepas sampai bila. Allah alam. Okay. Ada soalan lagi? Boleh. Ustaz tanya, dalam Sahih Bukhari kan, ada tak Imam Bukhari dia bawa hadis-hadis tu tapi disebut lah tu hadis tu? Ke semua yang dalam apa dia just kumpul hadis-hadis? Ada dalam Sahih Bukhari, ada beberapa hadis yang Imam Bukhari rahmatullahi alaih sebut. Biasanya hadis tu hadis muallaq lah, hadis yang mana terputus sanad dia dan disambung di tempat yang lain. Sama ada dia sambung sendiri dalam contoh dia kata kan, kalau satu-satu hadis tu ada 5 sanad antara Rasulullah SAW sampai Imam Bukhari rahmatullahi alaih. Contoh daripada Rasulullah nak sampai kepada Imam Bukhari, ada ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. So secara umumnya semua bersambung dalam Sahih Bukhari. Tapi kadang-kadang Imam Bukhari rahmatullahi alaih dia tak nyatakan sanad antara dia dengan orang atas pada tok guru dia. Yang ni kita namakan dia sebagai hadis muallaq, hadis yang tergantung. Tapi hadis muallaq ni ada 2 bahagian secara umum. Satu, hadis muallaq yang disambung oleh Imam Bukhari rahmatullahi alaih dalam kitab dia sendiri. Kenapa? Biasanya untuk mengelakkan kepanjangan lah. Faham tak? Mengelakkan kepanjangan, nak sebut semua benda tu, semua nama tu. Tapi Imam Bukhari akan sebut di tempat lain. Tapi ada lagi satu jenis hadis tu muallaq juga, tapi Imam Bukhari tak sambung sendiri dalam kitab dia. Orang lain tolong sambung. Antara ulama yang tolong sambung ialah Al-Hafiz Ibn Hajar. Dia tulis satu kitab khusus untuk benda ni, Taghliqut Ta'liq. Telah dicetak sebanyak 5 jilid, tesis PhD satu orang doktor daripada Azhar. Taghliqut Ta'liq dia akan sambung apa yang Imam Bukhari telah riwayatkan secara terputus dalam Sahih Bukhari. Cuma muallaqat Bukhari ni, kata para fuqaha, kata para ulama,
boleh kata hampir semua mu'allaqat dalam Bukhari ni sahih belaka. Paling tak pun hasan. Cuma ada 2-3 tempat Imam Bukhari bawa hadis mu'allaq dan Imam Bukhari sendiri menghukum hadis tersebut sebagai dhaif untuk rad pendapat fiqh yang dipegang oleh beberapa orang ulama ataupun aliran. Biasanya rad mazhab Hanafi lah, ahli ra'yi kan. Tapi yang tu pun Imam Bukhari sebut dan dinyatakan kedhaifan hadis tu dan adalah untuk dia rad pendapat fiqh orang lain dalam Sahih Bukhari. Wallahu a'lam. Lagi? Korang ngantuk ni? Esok tak sekolah kan? Kami nak pergi gerak esok lagi Austria, doakan lah. Ada soalan ya? Dalam proses mengeluarkan fatwa kan, dia macam ulama cakap macam tu je ke? Dia ada proses yang panjang. Kan macam ada fatwa yang Yusuf Qaradawi kata Muhammad Al-Ghazali dia bunuh Allah. Dia ada proses yang panjang. Setiap satu orang alim yang kita kenal hidup mereka untuk Islam, mereka ni taqwa, fiqah, kepercayaan umat, setiap kata-kata mereka kita kena terima dengan takdir lah. Kita kena terima dengan kita menghormati mereka, kita mengagungkan kedudukan mereka dan sebagainya. Cuma kita masih lagi letak bahawa satu-satu orang tu dia boleh tersalah dan dia boleh betul dalam ijtihad dia. Dan kebanyakan ijtihad dia adalah betul. Sangat sikit ijtihad para ulama ni yang tersalah. Sangat sikit. Sebab apa? Mereka dah duduk dalam bidang tu berpuluh-puluh tahun. Sebab tu kenyataan sebahagian daripada salafi muda kita, orang Malaysia ni kata, ulama ni bukan maksum. Ada betul, ada salah. Ada pendapat dia betul, ada pendapat dia salah. Betul. Itu kita panggil teori lah. Ulama ni pendapat dia boleh salah. Memang teori. Tapi untuk kita jumpa kesalahan para ulama pada dunia realiti sangat susah. Faham tak? Untuk jumpa kesalahan para ulama dalam dunia realiti sangat susah. Sebagaimana teori Nabi SAW dan Nabi-Nabi lain mereka maksum, tapi dalam dunia realiti ada mereka melakukan kesilapan. Cuma kesilapan mereka baki lagi tidak akan didiamkan oleh wahyu. Wahyu akan turun untuk betulkan kesilapan Nabi SAW. Sebab tu ulama masih lagi khilaf, adakah maksumnya Nabi bermaksud tidak lupa terus ataupun daripada buat dosa besar ataupun dosa kecil. Masih lagi ada khilaf di kalangan fuqaha. Syekh Muhammad Hassan dia ada tulis pasal asmah pada Nabi dan dia sampai kepada satu kesimpulan bahawa Nabi-Nabi tidak maksum daripada dosa kecil sebagaimana manusia biasa. Cuma bezanya wahyu tidak akan mendiamkan kesilapan mereka. Ada beberapa ijtihad Nabi SAW yang tidak disetujui oleh wahyu. Faham tak? Jadi Nabi SAW ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya tu dari sudut teori. Dari sudut teori umum, Nabi SAW dan Nabi-Nabi yang lain salawatu Rabbi wa salamu alaihim ajma'in maksum. Tapi dari sudut dunia realiti ada beberapa benda yang mana diingkar terhadap Nabi-Nabi sendiri. Dan begitu juga dari sudut teori, ulama tidak maksum, ada melakukan kesalahan, ada fatwa betul, ada fatwa tak betul. Tapi dari sudut realiti, untuk kita korek kesalahan para ulama bukan satu benda yang mudah. Sehingga kata Dr. Muhammad Bajabir dalam satu siri kuliah dia kata, kalaulah Ibnu Qudamah Al-Hambali, penulis kitab Al-Mughni tu, dalam kitab yang sangat besar fiqh dalam mazhab Ahmad dan bahkan mazhab perbandingan, hidup balik kau berlawan dengan dia, nescaya kau akan dapat terima dia punya hujah. Dan dia akan la'aqna'ak, nescaya dia akan menjadikan kau ni sangat terima hujah dia. Tapi masa dia tak ada, dah duduk dalam kubur, kita sedar, oh ni pendapat ni salah, ni tak benar, ni tak tepat dan sebagainya. Saya baru baca satu buku Dr. Al-Qarni, saya sangat minat dia, tapi saya rasa terkilan dengan satu tulisan dia, satu makalah dia, ketika mana dia membahaskan tentang pembaharuan dalam pengajian fiqh pada hari ini. Dia kata apa? Dia kata awal-awal matan fiqh mazhab Hanbali tu, matan ni macam conclusion, tahu kan, yang pendek-pendek dalam bentuk syair tu, kemudian akan disyarah balik oleh para ulama. Dia kata air terbahagi kepada 3, dan ini adalah khata', ini adalah satu benda yang salah. Air sebenarnya hanya terbahagi kepada 2 untuk bersuci. Kata ya Allah, Syekh, saya kata benda ni khilaf kan dengan fuqaha mazhab Syafi'i, air bagi 4 tu
Dalam mazhab Ahmad kata air bagi 3. Tapi kira benda ni kira macam benda ijtihad. Masing-masing ada pandangan, masing-masing ada point of view, masing-masing ada wijhah nazar masing-masing. Tapi untuk kita semudah itu kata hadza khata', ini salah. Kita siapa nak lawan mujtahid dulu nak kata ini khata'. Sebab tu bila budak-budak yang tidak duduk di taman para ulama ni baca buku sendiri ataupun berguru dengan orang yang kononnya guru dia, tapi guru dia tu sebenarnya tak ada guru, ataupun berguru hanya separuh-separuh tapi bercakap benda lebih daripada kapasiti apa yang dia belajar, kita akan jumpa Imam Syafi'i ni tak jumpa hadis ni, ataupun ni pendapat Imam Syafi'i ni salah. Ya Allah akhi, kita nak kata satu-satu orang imam tu salah bukan satu benda yang mudah. Faham tak? Bukan satu benda yang mudah. Jadi apa dah soalan tadi? Mukadimah dia panjang sangat. Fatwa. Jadi sebab tu bila kita jumpa satu-satu orang ulama, dia keluarkan satu-satu fatwa, kita kena kaji kenapa dia keluarkan fatwa tu. Dan kita kena kaji dalam suasana apa dia keluarkan fatwa tu. Dan kita kena kaji ditujukan fatwa tu untuk orang awam ataupun untuk orang tertentu sahaja. Dan kita kena kaji fatwa tu terpakai untuk satu tempoh yang lama ataupun untuk satu tempoh yang sekejap. Ini secara umum lah, kita tak tengok yang kes Gaddafi tu tadi. Jadi sekarang apatah lagi jika fatwa dia tu dia bukan berseorangan dengan fatwa tersebut. Ada fatwa ulama-ulama lain yang sama senada dengan fatwa dia. Jadi sebab tu kita belajar agama ni, kita kena belajar untuk mendapat maklumat yang lengkap sebelum kita mula bercakap. Ataupun orang yang kita minat agama lah, kita kata kita kena dapat maklumat yang lengkap sebelum kita bercakap tentang satu-satu isu. Sebab apa hukum dia kata al-far'u an al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwuri. Jika kita nak menghukum satu-satu benda, kita kena tahu dulu satu-satu benda secara clear apa benda tu. Sebab tu kalau dalam surat khabar Malaysia kan, isu Dr. Asri, Ustaz Zamihan Ma'zin, Wahabi tak Wahabi, masing-masing orang menukilkan pendapat. Orang ni kata Ustaz Asri kata macam ni, orang ni kata Zamihan kata macam ni. Akhi, kita tak boleh nak buat satu kesimpulan dengan kita dengar orang tu, kita dengar orang ni, sebelum kita tahu tuan punya badan tu tulis apa, cakap apa dan dia maksudkan apa, baru kita akan selamat. Ada isu Gaddafi tu saya baru dengar tadi pun, Dr. Yusuf Qaradawi punya YouTube. Lepas tu dia kata apa ya? Dia kata kalau lah ada salah seorang daripada polis-polis ataupun askar-askar di situ yang boleh untuk melepaskan satu tembakan peluru kepada Muammar Gaddafi, maka dia kena buat macam tu. Semoga apa? Semoga dengan dia buat macam tu Allah Ta'ala dah selamatkan masyarakat dunia ataupun masyarakat Libya secara khususnya daripada keburukan dan perangai jahat dia. Sebab apa? Dalam masa 2 minggu 2,000 orang dia bunuh. Dan memang dia suruh tembak dengan senapang apa dia panggil peluru hidup. Beza dengan Mesir. Mesir memang ada kat tembak dengan peluru hidup, tapi tak adalah sampai keluar satu kenyataan rasmi macam tu. Kan dia kata aku akan berjuang sehingga ke titisan terakhir, pengawal-pengawal yang terakhir, sehingga kepada butiran peluru yang terakhir. Dan sebelum ni ramai ulama yang dah fatwakan dia kafir Gaddafi, sebab dia ada satu buku hijau kan, kalau tahu pasal buku hijau tu. Dan buku hijau tu dipaksa diajar di universiti apa semua. Bahkan ulama-ulama Saudi sebelum ni pun dah hukum dia kafir. Adalah pasal kenyataan dia terhadap hadis, cerca dia dia mencerca sahabat dan sebagainya, dan dia diingkar beberapa benda dalam Quran. Jadi kalau kita tengok fatwa ulama ni, dia bukan hasil daripada kekecohan yang berlaku dalam masa seminggu dua tu. Kadang-kadang benda ni dah lama, cuma dulu dia orang tak fatwa macam tu. Saya dengar Dr. Qarni bila orang kutuk dia, biasanya kita ni para pemuda ni, kita ni semangat, kita tak boleh orang buat salah apa kita nak kutuk, orang berubah jadi baik apa kita nak kutuk. Contoh apa? Orang kutuk Qarni, Dr. Qarni, isu Libya tu, masa dia on air channel Al Jazeera ataupun Arabiyah yang telefon,
orang hantar SMS kat moderator. Dia kata, kau dulu kau datang Libya cium tapak kaki Muammar Gaddafi lah, sekarang mentang-mentang Muammar dah nak jatuh, kau cakap kita kena selamatkan Libya, kalau boleh suruh pemimpin ni turun, kita kena teruskan buat apa, cakap demonstrasi ni. Dr. Aikon ni kata, dia kata keadaan dulu tak sama dengan keadaan sekarang. Dulu sebab keadaan masih lagi aman, kita dipanggil untuk bagi tazkirah, bagi ceramah di masjid, di depan pemimpin dan sebagainya, kita bagi tahu benda yang benar. Cuma masa tu benda pada kami, dia kata benda tu masih lagi terkawal. Maksud kami masih lagi menggunakan kaedah nasihat para pemimpin. Jadi kami guna kaedah tu. Tapi bila tiba satu keadaan dah jadi macam ni, keadaan orang buat tanpa apa orang cakap, tanpa persetujuan daripada para ulama' dah. Kadang-kadang mereka keluar, mereka tak tanya ulama' dulu. Jadi bila dah berlaku, ulama' masih diperlukan untuk memberi fatwa dalam keadaan macam tu. Cuma ulama' kata teruskan, kamu meminta hak-hak yang adil dan sebagainya. Cuma jangan bakar bangunan, jangan bunuh orang yang tak berdosa, jangan curi bank, jangan curi harta benda kerajaan. Jadi sekarang bila keadaan macam tu, ulama' macam yang dah kafirkan mereka lama dah, dan mereka ada sebab yang kukuh untuk kafirkan. Jadi mereka kata dia bukan pemimpin Islam dah satu. Kemudian dia dah bunuh beribu-ribu, dan orang pembunuh ribu-ribu ni patutnya memang kena kisas lah. Kalau bunuh seorang kena kisas, tak kira dia satu pemimpin atau tak pemimpin. Kalau dah curi duit rakyat puluh-puluh juta, bilion USD, 130 juta, dia kata apa? Dia kata hudud mesti dijalankan pada mereka. Hatta Nabi SAW kata, kalaulah satu orang tu orang daripada keturunan yang baik mencuri, bawa jumpa Nabi SAW. Nabi SAW suruh potong tangan. Kaum keluarga dia datang nak tebus dengan berapa ratus ekor unta tah. Nabi SAW kata, kalau orang kaya di kalangan kamu curi, kamu tak potong tangan. Tapi kalau orang miskin di kalangan kamu nak laksanakan hudud. Demi Allah yang mana jiwa aku berada di tangannya, kalaulah Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, aku akan potong tangan dia. Jadi atas batang tubuh Qaddafi tu dah berpuluh-puluh hudud dah patut kena atas dia. Dan salah satu hudud yang terbaru patut dia kena bunuh sebab dia bunuh 2,000 orang dah dalam masa 2 minggu. Dan dia yang mengarahkan, walaupun dia tak bunuh sendiri, tapi arahan keluar daripada mulut dia. Dia panggil qatlul jamaah. Dia panggil kalau 10 orang pukul satu orang, memang niat nak bunuh, walaupun seorang je yang mubasyarah qatl, satu orang je yang bunuh tu, tapi kita sama-sama datang hentam apa semua, dan hukum Islam 10 kena bunuh. Sebab apa? Kira macam tu lah. Hatta dalam faraid kan, hadis Nabi SAW kata, la yarithul qatil, orang yang membunuh dia tidak boleh mewarisi harta orang yang dia bunuh. Kalau satu anak tu dia hakim, kemudian ayah dia ni ada pertuduhan membunuh, kemudian dibicarakan depan anak dia sendiri, dan anak dia kata setelah bukti dibaca sekian saksi dengar fulan iaitu ayah dia tu telah sabit hukum membunuh, dia jatuh. Si hakim tu sendiri, saksi tu sendiri, kalau ada kaum kerabat, semua tak boleh mewarisi harta si yang kena bunuh. Sebab orang yang mana memainkan peranan untuk satu-satu orang yang dibunuh, dia pun akan seolah-olah dapat hukum pembunuh. Faham tak? Jadi bila keadaan macam tu, saya dengar khutbah Dr. Al-Uraifi pasal isu Qaddafi, pasal isu Husni Mubarak dan sebagainya. Cuma masa tu memang dia kerah gila. Dia baca hadis daripada Sahih Muslim apa semua, yang pasal pemimpin-pemimpin yang Allah Ta'ala lantik mereka untuk jadi pemimpin, tapi mereka curi harta rakyat, mereka zalim pada rakyat dan sebagainya. Memang kira macam memang betul jihad lah kalau kita keluar ke hadapan pemimpin untuk kita tuntut hak kita, dan kita minta supaya mereka tidak berlaku zalim. Qaddafi, maksudnya Qaddafi ni campak, lempar lah kan. Dia kata hadzal Qaddafi yaqdhifuhu Allah bihi fi jahannam, semoga Allah Ta'ala campakkan dia dalam neraka jahannam dalam masa yang terdekat. Kalau dengar memang kasar lah, tapi dia ada dalil-dalil dia cukup lengkap bagaimana nak hukum atas Qaddafi tu sebagai satu orang yang kafir, ataupun satu orang mana layak dibunuh. Paling tak patah kisah tu tadi, memang layak dibunuh. Cuma bunyi macam kasar lah. Gitu. Wallahualam, saya tak tahu ada ulama lain yang tak setuju ke setuju. Saya pun tak baca internet banyak sangat, tapi saya dengar
ceramah ataupun khutbah Jumaat daripada 3-4 orang tokoh yang saya minat tu setakat ni itulah. Wallahualam. Dan satu lagi, kita kan salah faham melawan pemimpin. Sebab tu kalau orang kata apa hukum melawan pemimpin, kita kena tanya apa yang kamu maksudkan dengan melawan pemimpin. Adakah dengan berceramah politik macam di Malaysia, kata pemimpin kita sepatutnya berlaku adil, jangan rasuah, jangan kroni, jangan curi harta rakyat, itu dikira melawan pemimpin? Al-khuruj 'alal hukam. Kadang-kadang satu-satu orang, saya tengok komen-komen dalam YouTube kan, dia kata apa? Dia kata akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sebagaimana kata Al-Imam At-Tahawi dalam akidah Tahawiyah, kita ni tak boleh keluar, ijma' ulama Islam, kita tak boleh keluar terhadap pemimpin, tak boleh memerangi mereka sekian. Tapi rupanya kenyataan kod yang dia bawa tu, dia lupa nak terjemah bahagian kecuali dalam memaksiati Allah dan Rasul. Imam Nawawi sebut benda yang sama dalam Syarah Sahih Muslim, kecuali kalau pemimpin tu dah mencantas kaedah-kaedah agama ataupun tali-tali agama, rantai-rantai agama. Ibn Hajar sebut benda yang sama dalam Syarah Sahih Bukhari. Jadi saya tak tahu salafi apa lagi yang kita canang-canangkan. Kalau kita, bismillah, jazakallah khairan, petala ni Yes. Bau. Dia panggil apa? Dia kata apa? Salafi apa lagi kita canangkan kalau kita kata tak boleh menegur pemimpin ataupun tak boleh keluar pemimpin. Sedangkan ulama yang mengajar kita manhaj salafi yang kurun sebelum ni, mereka yang menasihati para pemimpin, mereka yang bercakap di mimbar-mimbar khutbah, mereka yang meminta supaya apa? Pemimpin-pemimpin menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang menegakkan kebenaran, tidak berlaku zalim. Dan kata Dr. Aqani dan ulama-ulama lain, kalau kata yang tak boleh nak serang ataupun khuruj terhadap pemimpin ni, biasanya pemimpin yang dah tunaikan hudud syariat Islam dan sebagainya, cuma dalam kehidupan mereka tu kadang-kadang ada yang minum arak, tapi benda tu masih lagi bersifat peribadi lah tak? Ada yang minum arak ataupun berlebih-lebihan dengan harta yang diambil daripada Baitul Mal dan sebagainya. Tapi kalau macam dunia Arab sekarang, pemimpin-pemimpin mereka bukan setakat macam tu lah, memang dah kira macam dah melampau sangat lah, memang tak bagi Islam bergerak. Mereka ni penghalang kepada Islam. Kalau kat Mesir sebelum pilihan raya itu 4 channel Islam ditutup. Qanatul Rahmah dah beberapa kali ditutup, kemudian Qanatul Nas, Qanatul Hikmah, Qanatul Hafiz, ni semua channel yang baik. Alasan dia apa? Ditutup, dia kata tak ikut kontrak. Kontrak channel dibuka sebagai channel hiburan, channel muzik dan sebagainya. Tapi sekarang kami kami tak tengok langsung pun hiburan dalam ni. Dia letak syarat baru tu, dia kata kena filem banyak ni, banyak peratus, muzik banyak. Dia kata wallah haulai hukam, haulai yang ni haribun aliddin. Mereka ni orang yang memang lawan agama. Jadi memang la karamah. Jadi ulama-ulama ditangkap, ulama dipenjara, itu ini. Mereka menyerang niqab, menyerang Islam dan sebagainya. Jadi benda tu memang kita patut gugurkan. Dan gugurkan yang kita guna di Mesir, di Libya, di Tunis, bukan kita gugurkan cara bawa pedang sehingga kita nak sebut mereka sebagai khawarij kan? Bukan bawa pedang nak pergi bunuh pemimpin. Tak, mereka pergi demonstrasi aman, bagi tahu kami nak hak kami sekian. Kamu dah, even dia berada di puncak kekuasaan pun secara tak sah. Sepatutnya 12 tahun ya, kata Dr. Soekardawi, 12 tahun je patut dia pegang tampuk pemimpinan Husni Mubarak tu. Tapi dengan tipu, last sekali jadi sampai 30 tahun. Tu pun dia tak nak bagi, dia tak nak turun secara rasmi, dia nak bagi anak dia. Sebab tu masa kenyataan awal dia kata dia akan bertanding pilihan raya presiden. Orang tak puas hati sebab kalau dia tak bertanding, anak dia ada chance lagi nak bertanding. Tapi lepas tu dia kata dia dengan anak dia tak nak bertanding. Lepas tu banyaklah lagi benda yang dia buat itu ini. Even kedudukan dia sekarang pun tak sah dari sudut undang-undang. Dr. Samad Audah antara yang marah kuat bagi orang yang kata siapa yang keluar demonstrasi aman tu dikira sebagai khawarij. Dia pun bukan bawa senjata apa, mereka macam mogok je, mogok. Cuma dah kerajaan guna kekerasan, hantar polis, bakar bangunan. Kebanyakan yang kata yang bakar-bakar bangunan ni yang kena tangkap semua polis. Orang kampung kan dia orang buat JKKKK dia sendiri untuk apa, jaga bangunan apa semua ni kan. Kebanyakan kena tangkap orang yang dekat polis, yang apa, yang itu penjara apa semua ni lah kan.
kemudian bakar-bakar bangunan. Kebanyakan polis yang buat kacau, datang naik unta, naik kuda kat medan tahrir apa semua tu kan. Pro Mubarak, saya Mubarak, kami suka Mubarak. Kan dia orang jawab, dia kata kau pro Mubarak lah, tak kau lah pergi buat demonstrasi tempat lain. Buat spanduk banyak, panggil ramai-ramai, tapi kenapa datang nak baling-baling batu apa semua kat sini? Jadi tuan-tuan, menegur pemimpin, betul demonstrasi jalanan tu tegur dengan baik, tegur dengan perbuatan, bukan tegur dengan kata-kata. Dan saya mengalu-alukan demonstrasi sebegitu di bumi Malaysia. Kita balik nanti. Mana tiba dia? Betul lah. Peace. Kita nak keamanan, kita bukan nak bawa senjata, kita nak bawa apa, kita nak minta supaya kami yang belajar agama ni dapat duit sikit-sikit ni, bagi banyak juga macam budak medik. Dapat beli eBay banyak sikit. Habis lah ke? Cukup lah. Korang pun faham lah, tak perlu nak cerita PAS UMNO apa semua kan. Saya ingat dulu guru saya cakap, masa Anwar Ibrahim jadi Menteri Kewangan, dia kata kalaulah hasil bumi Malaysia diguna secara baik, kita ni boleh mengaji free daripada tadika sampai universiti. Tak ada PTPTN itu ini semua. Hatta kami budak Mesir kena evakuasi ni, Allah musta'an. Boleh kerajaan Malaysia fikir nak bayar tak bayar, kena bayar tak kena bayar, tambang balik ke Malaysia, kemudian tambang nak datang balik. Kerajaan Thailand yang kafir datang ambil anak buah dia dengan baik. Awal lagi kami dah balik 4 hari, Mesir dah tumbang dah dia punya pemimpin. Nak cakap lembab gila itu buat kerja. Orang lain boleh buat, Turki, Amerika daripada awal. Bukan kata bilangan mereka sikit macam kita, ramai juga. Indon ramai awal lagi buat. Negara mereka saya rasa lebih teruk lagi dari sudut ekonomi berbanding dengan Malaysia. Indon baik sikit dari sudut negara membangun ekonomi. Tapi yang saya terkejutnya, kawan saya daripada Thailand, dia telefon saya, Bangkok dah panggil lah, kerajaan kafir tu mari ambil orang ngaji Mesir, kebanyakan semua anak-anak Azhar, mari ambil. Kira kerajaan kafir tu kira kata macam Thailand bukan sikit, banyak Thailand kat Malaysia. Kita duk kata sebab 11,000 apa orang cakap 11,000 ramai lah. Habis Indon lebih kurang 11,000 tu juga pun Indon ramai juga kat Mesir. Tapi dia orang boleh buat awal, kemudian tak ada kita dengar kecoh-kecoh dia orang kena bayar sendirilah. Kami tu sampai evakuasi 3-4 hari tu, telefon kedutaan ataupun bahagian pelajar, dia orang tak boleh nak bagi kata putus lagi, kami kena bayar ke tak yang nak balik Malaysia. Yang datang sini tu memang confirm lah, awal-awal dia orang kata kami kena bayar sendiri sebelum budak ni balik buat usaha kat Malaysia pula. Buat kerja sikit macam nak dapat nama lebih, satu Malaysia. Bila saya baca Indon lambat. Indon antara yang awal. Dia awal start tapi lambat habis. Dia lambat habis ni dekat airport, dia masalah airport. Soal airport kos aku. Kau dengar rumah betul kan. Tak, ada kawan ni tanya. Balik buat cerita lain susah. Seralas dia tak? Kan ada. Tapi Alhamdulillah, terima kasih kepada Perdana Menteri Datuk Najib dan sebagainya kerana membantu kami. Cuma kami mengharapkan sebab benda ni lebih apa orang cakap, lebih tanggungjawab ni besar, tanggungjawab kita besar. Kalau kita rasa kita tak mampu untuk pikul tanggungjawab tu, turun bagi kat orang lain yang rasa mampu untuk pikul tanggungjawab tu. Wallahualam. Ambil. Masih tiba Pak dia potong. Tak letak. Korang jangan sebar-sebar. Mana ke itu ni? Alam tak lah. Dia kena aku pun. Tak ada soalan tak. Hukuman murtad ni. Kan? Kalau cakap sini orang tanya, kalau dia cakap alasan dia takut masuk Islam. Soalan ni nak tanya, hukum murtad ni dia hukuman standard dia. Adakah hukuman bunuh ataupun macam hukuman standard untuk berzina macam mana? Hukuman standard untuk murtad ialah bunuh lah. Kecuali ada sebahagian fuqaha mereka membezakan murtad. Yang mempelopori pandangan ni di kalangan ulama kontemporari ialah Dr. Qaradawi, dan biasanya aliran yang kita kenali sebagai aliran pertengahan lah. Kalau murtad dia tu dia seorang-seorang, tak kacau orang, tu tak kena hukuman bunuh lah. Hatta mazhab Abu Hanifah pun saya rasa mazhab Abu Hanifah pun sama lebih kurang macam aliran Dr. Qaradawi. Cuma dia kalau murtad dan bergerak untuk memurtadkan ramai-ramai orang, tu memang kena hukum bunuh. Sebab dia kiaskan, benda tu bukan kiaskan, dia logik dia duduk kat mana.
satu orang dah jadi satu warga negara, kemudian dia mengkhianati negara tersebut. Dia bocorkan maklumat-maklumat negara tersebut. Apa biasa satu negara akan buat pada orang macam tu? Dia akan bunuh juga lah sekali. Biasanya orang akan buat macam tu, dia akan bunuh juga. Jadi begitu juga orang yang mana masuk Islam dalam keadaan tanpa paksaan, dia dah duduk dalam Islam dalam keadaan yang baik, harta dia, jiwa dia, keluarga dia, semua dijamin oleh Islam. Bahkan kalau dia miskin, dia terima zakat daripada Islam dan sebagainya. Tiba-tiba bila dia keluar daripada Islam, dia memburuk-burukkan Islam. Dia memburuk-burukkan Islam dan dia mengajak orang ramai yang ada dalam Islam tu supaya meninggalkan Islam. Memang benda tu memang agak apa orang cakap, agak patutlah untuk dibunuh. Tapi masih lagi terbuka kepada takrif para fuqaha terhadap jenis mana yang boleh dihukum bunuh. Kadang-kadang orang tu memang dia murtad seorang-seorang, tapi ada juga jenis orang yang murtad sebab kefahaman terhadap Islam yang masih belum sempurna, biasanya mu'allaf dan sebagainya. Jadi adakah yang tu kita kena bunuh terus? Tak. Biasanya dia akan kena nasihat, bagi penerangan yang baik, itu ini. Kadang-kadang dia tinggalkan Islam sebab dia dianiaya oleh suami dia, zalim, minta bantuan zakat, itu ini lambat. Kadang-kadang kita kena melihat kenapa dia murtad kan. Kalau murtad tu banyak masalah daripada pihak kita, kita yang kena patut baiki bahagian kita, bukan kita nak pergi bunuh dia terus. Wallahualam, benda ni masih lagi terpulang kepada para pemimpin kita. Dia melihat satu-satu isu tu, apa maslahah dia, apa mafsadah dia, keburukan dia. Wallahualam, kadang-kadang benda-benda macam ni, kadang-kadang pada saya pendapat yang tepat, dia tak ada satu pendapat yang fix. Kalau murtad, bunuh tak, kita kena tengok banyak benda, kita kena timbang. Sebab tu pendapat itu Qaradawi tu antara yang lebih dekat lah pada saya. Hadis ada kata man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mana telah menukar agamanya, maka hendaklah kamu bunuh dia. Tapi hadis ni masih lagi terbuka kepada perbincangan dan kefahaman para fuqaha berdasarkan ayat-ayat Quran yang lain, berdasarkan siasah Nabi SAW semasa baginda apa orang cakap, semasa baginda buka kota Mekah, masa Sulh Hudaibiyah. Walaupun kadang-kadang tidaklah berlaku isu murtad pada zaman tu, tapi dia kata roh daripada setiap tindak tanduk Nabi SAW semasa berlaku benda-benda besar dalam kehidupan baginda, roh tu dia nak pergi ke mana? Faham tak? Jadi benda ni kita kena faham. Dan benda ni biasanya kita memerlukan kerjasama di kalangan para ulama, para pemimpin, para pemerintah, untuk kita mengapa orang cakap, mendapat satu keputusan yang baik untuk kesemua pihak lah. Wallahualam. Sebab saya terdengar ada cakap, ada hadis nama Imam Tirmizi cakap yang Sayyidina Osman minta Rasulullah maafkan orang yang murtad. Apa tu? Dia nak bagi rasa yang dalam murtad ni bukan hukuman standard ni, bukan hukuman bunuh. Wallahualam, saya kena check balik apa dipanggil sibak dengan lihat hadis tu sebelum selepas hadis tu, macam mana suasana dia, macam mana jenis orang yang murtad, macam mana. Wallahualam. Dah ke? Apa dah? Dah. Sebelum ni kami guna radio Salim, sekarang ni guna Bulughul Maram. Bulughul Maram. Saya Bulughul Maram ni saya tak setuju lah kalau dia baca gitu, sebab dia hadis hukum. Hadis hukum ni kena belajar berguru. Dan hadis hukum dalam Bulughul Maram ni, hadis hukum yang dipegang oleh mazhab yang berlainan. Kadang-kadang kita nampak macam ada benda yang bercanggah, benda yang perlu kepada penerangan yang lebih detail daripada dalil-dalil yang lain, memerlukan kekuatan bahasa Arab, kaedah-kaedah fiqh, kaedah-kaedah hadis, bagaimana nak mengistimbat, mengeluarkan hukum, khilaf para fuqaha, kekuatan khilaf para fuqaha, linian khilaf para fuqaha. Jadi benda ni kami belajar dengan guru-guru, duduk kadang-kadang satu Bulughul Maram yang nipis tu 5-6 tahun belum tentu habis. Kadang-kadang satu hadis
dibahas oleh guru kami dengan segala benda khilaf fuqaha, kadang-kadang 2 jam tak habis lagi untuk satu hadis ya. Jadi kalau untuk bacaan umum, saya sure stick kepada Bulughul Maram lah, stick kepada Riyadhus Salihin, ataupun kalau nak cari kitab-kitab lain yang tafsir yang ada komentari yang kira yang mudah-mudah sikit. Biasanya Darussalam Publisher ni dia banyak je dalam bahasa Inggeris kan. Cari benda-benda bersifat motivasi, tafsir yang mudah-mudah, yang kira Wallahualam, benda-benda macam tu lah. Tapi kalau untuk fiqh tak boleh tidak, mesti kena belajar dari guru. Saya punya syarah untuk Bulughul Maram bukan 1-2 ada. Saya rasa kat 3-4 syarah untuk Bulughul Maram. Tak cukup syarah bahasa Arab, saya check yang bahasa Urdu. Bahkan Bulughul Maram ni kita kena ada banyak lagi kitab-kitab syarah hadis lain. Fathul Bari, Syarah Sahih Muslim. Kita kena ada kitab-kitab khilaf fuqaha 4 mazhab, Al-Mughni Ibn Qudamah, Majmu' Imam Nawawi. Banyak lagi kita kena ada, supaya kita dapat baca khilaf tu secara menyeluruh dan kita dapat keluar dengan satu kesimpulan yang kita kata macam agak kuat lah. Maksudnya bukan baca gitu takut kita misinterpret kan, kita takut salah faham. Saya yang dah duduk dengan bahasa Arab dah hampir 10 tahun lebih pun, kadang-kadang kalau kita baca dia punya teks hadis tu saja, bila kita pergi kepada interpretation ulama, dia boleh kadang-kadang boleh jadi lari jauh, langit bumi kadang-kadang. Jadi apatah lagi kalau kita bersandar pada terjemahan Inggeris ataupun terjemahan Melayu. Jadi kalau nak fiqh memang kena belajar dengan berguru. Saya sembang dengan Anam tadi, kalau betul nak fiqh, bolehlah kita gunakan, manfaatkan teknologi Ustream ke apa macam dia orang buat kan. Cari satu hari yang korang free. Lagipun beza antara saya dengan Mesir, beza Mesir dengan sini sejam, dengan UK sejam, 2 jam, Ireland 2 jam. Jadi mungkin saya akan, kalau korang pun bersemangat nak buat, saya balik bincang dengan Yakuzan dia orang nak buat. Kalau dengan budak-budak Belah-belah Galway, Dublin pun dia orang nak buat. Jadi saya rasa why not kita bincang. Setuju nak buat, saya tentukan hari, biasanya weekends, dan kita cari dalam waktu-waktu yang korang tak ni lah, tak penat lah, lepas isyak sekejap ke sejam lebih, kita pergi ke apa orang cakap, pergi ke belajar fiqh mazhab Syafi'i daripada awal. Nak cari buku Melayu ada je, tapi buku fiqh manhaji tu ada dalam 8 jilid nipis-nipis tu kat Malaysia lah. Tapi kalau nak buat kelas sekali seminggu, saya dah lah siapkan handout untuk apa, untuk pengajian yang depan tu. Cuba untuk ringkaskan seringkas mungkin daripada buku bahasa Arab, dan ambil masa dalam seminggu. Kita bergerak slow, tak apalah, sekurang-kurangnya benda tu berterusan. Sebab pada saya, satu lagi, kita yang minat pengajian Islam ni ataupun kita minat agama ni, kita dah terlalu banyak dengan motivasi, tahu tak? Kalau yang masaf tu pun saya rasa pun lebih kepada motivasi kan. Dr. Rizal kan, motivasi, cakap benda yang sifat usrah. Tapi kita ni masih belum berjaya untuk asah diri kita ni dengan apa orang cakap, dengan standard pengajian Islam yang betul. Ada sudut fiqh dia, ada sudut hadis dia, ada sudut bahasa Arab dia. Jadi kita nak buat semua, saya pun tak sempat, korang pun tak sempat, tapi at least fiqh ni paling tak pun habis yang bahagian fardu ain lah. Kalau dapat habis bahagian fardu ain, okey lah. Lepas tu yang lain-lain tu kira macam ada masalah baru tanya guru dan sebagainya. Tapi yang fardu ain ni tak boleh tidak, memang kita kena belajar detail lah, word by word, page by page, sampai kita habis kepada isu haji. Gitulah. Saya rasa dalam masa 3 tahun seminggu sekali cukup lah. Yang duduk Malaysia pun boleh. Dia kata kalau Ustream tu dia akan record sendiri kan, bukan aktif. Ada lah benda macam tu. Ataupun satu lagi, yang ni mungkin orang malas lah, kalau cara macam ni saya record sendiri, lepas tu upload. Saya tu kebanyakan orang tak minat, lepas tu dia jadi malas lah nak baca. Dia bila live pun seronok. Biasa live lah seronok. Macam nak lemak Mesti Sila je. Gitu lah lebih kurang. Even saya rasa dalam YouTube pun saya tak jumpa lagi lah pengajian fiqh yang
bahasa Melayu yang mengaji kitab fiqh sebiji-sebiji. Kecuali Ustaz Syamsuri tu dia ngajar Bahrul Madhi, memang fiqh tapi bercampur aduk juga. Dia punya pengajaran tu kira jadi macam mengikut tertib kitab hadis lah. Dia tak bukan kitab fiqh daripada awal. Tak tahulah, takut korang ada jumpa kuliah online yang memang mengaji fiqh daripada awal. Saya rasa tak ada. Kalau negara Arab bersepah pengajian fiqh yang direkod, yang dimasukkan dalam internet. Sampai tak larat nak dengar. Stream ni dia live dan record sekali. So tak payahlah nak record tak upload. Dia automatic upload. So bagus sekali stream. Jadi saya cadangkan tu lah, patut tukarlah pergi ke Riyadhus Salihin balik, ataupun cari kitab-kitab hadis yang kira kata yang mudah-mudah lah, hanya untuk tazkirah, peringatan, motivasi. Kalau fiqh memang tak boleh, mesti kena ada guru. Kami ngaji fiqh guling-guling kat Mesir tu. 3 mazhab ngaji fiqh asing-asing. Satu, dulu saya ngaji mazhab Hanafi, bukan perbandingan lah, baca Hanafi betul strict. So saya tak sempat lah. Saya tumpu 2 sekarang, Syafi'i dengan Hanbali. Fiqh ni memang kena mengaji sampai mati kan. Boleh lah kalau korang setuju lah. Tapi mungkin saya nak balik tanya budak-budak Galway, Dublin. Kalau diorang setuju, saya boleh ya belajar nak buat Ustream tu macam mana, InsyaAllah. Kalau diorang tak setuju, kalau tak setuju, saya upload ni. Kita tak nak setuju lah. Siapa kau bekas presiden? Boleh lah kalau setuju. Gila ki.